Hai guys. Alright. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat tengah hari. Kami confused sikit. Sebab kami set pagi. Yes, sebab kejadian hari ni banyak benda yang macam merbau. Kan? Kita punya panel seorang lagi tu dia pergi main ayak tadi kan. Pergi main kayak. So hampir hari ni kami 2 orang Cik dengan Cik D je lah. Sebab kita punya yang seorang pemain tetap kita dah pergi camping. Pergi camping, so lupa jalan balik. Dia busy main kayak 2 hari tak mau naik. Kan okey tu tak apalah. So kita panggil, kita nak invite lagi seorang yang follow kita ride juga kan. Pergi ke Thailand. So kita just nak bercerita apa pengalaman kita pertama kali ride. Macam Cik Man sendiri, Cik Man dah ride dah lama. Tapi pusing Malaysia, tak pernah keluar pada Malaysia kan. So ini pengalaman pertama Cik Man keluar pada Malaysia lah. Mungkin, walaupun dekat je. Yes, mungkin bagi orang lain benda tu alah biasa je lah kan. Tapi untuk orang yang pertama kali macam Cik Man keluar pada Malaysia ride, rasa macam itu satu pengalaman yang macam-macam color lah kan. So sepatutnya kita invite yang lagi seorang yang ride dengan kita, tapi tu pun hilang juga. Dan seorang lagi pun sepatutnya kita dah janji pukul 9, shoot pukul 10, pun hilang juga. Cuma selepas 3 jam dia ditemui. Kan dia nasib lah. Cumanya kita punya moral macam drop sikit lah. Jadi kita tunggu terlalu lama susah nak dapat ni seorang ni. Memang susah gila. Aku tak tahu malam tadi dia cakap dia buat exemption. So tidur lambat kan. So tunggu timbul lah. So jadilah bertiga kita hari ni. Yes, betul. Cik Man, Cik D dengan Profesor Madya Ayahanda Mucik Puyu. Wujud juga lah. Sepatutnya setiap minggu tu kena ada improvement dari segi pengurusan waktu tu kan. Sebab dari segi bercakap maksudnya dah improve sikit. Sebab sebelum ni dia segan. Kalau umur macam dia pun ni panggil apa? Gen apa? Gen Z ya. Saya pun Gen Z yang pertama. Hang Gen Z generasi yang pertama. Yang first batch tu. Depa generasi yang kurang vitamin kot. Kan? Tapi memang ada problem tu ke Gen Z? Dari segi pengurusan waktu lah. Tak semua. Tapi majoriti. Salah satu lah. Saya lah. Tapi macam banyak majoriti. Memang ada masalah. So boleh cerita je, problem dia apa Cik untuk bangun pagi? Yang saya tahu, saya tak tahu. Tak, problem dia apa untuk bangun pagi? Apa yang menghalang hang untuk bangun pagi? Kenapa susah? Tak tahu sebab saya dah kunci pintu. Kunci jam semalam. Okey. Banyak pula tu. Set. Berapa biji yang kunci jam? 2 biji. Letak tepi telinga tu. Han nak tips yang mudah tak? Untuk jadi morning person. Biasanya pukul 6 pagi orang buat apa? Benda wajib. Okay. Apa tu? Semayang Tu cara mudah untuk jadi morning person. Orang buat serius tau. Peduli serius lah. Tapi benda ni wajib Kadang benda lain kita terlepas kan. Kita nak didik diri untuk kita bangun pagi kan. Maksudnya kita jangan kalah dengan burung. Tak, ni bukan double meaning. Biasa dengar subuh-subuh burung dah bangun dah cek makan kan. Betul tak? Betul. Maksud dia pukul 6 pagi burung dah keluar cek makan. Kita ni pukul 6 pagi nak tidur lagi kan. So burung dah kenyang lebih kurang pukul 7 macam tu kan. Dia dah start kerja dah pukul 7 tu dia kenyang lah. Dia masih dibuai mimpi kan. Kalau lah mimpi tu elok okey juga kan. Kalau mimpi keluar tengok duit ujung kaki okey juga. So maksud dia hang nak bangun pagi, biasakan tu lah subuh tu lah. InsyaAllah lah kan. Dia auto dia akan ada macam alam dalam kepala hang. Betul. Hang cuba paksa diri untuk tidur pun dia tak boleh tidur lah. Tak boleh tidur dalam surau kot. Kalau tak boleh juga letak dekat ni tempat imam masjid. Confirm mangkitnya subuh-subuh. Makin ni. Mesti kena. Jangan marah Tak marah. Kita just bagi nasihat. Kadang-kadang kata-kata kita ni ada yang orang terasa. Tapi untuk Cik Man, orang terasa tak kisah kalau selagi kita cakap benda yang betul. Dan lebih baik orang tua dulu selalu pesan apa, lebih baik hang bergaduh hari ni pada hari kemudian. Kalau hari kemudian tu susah. Betul tak? Betul. Marah
Pergi belanja nasi kandak. Tak lah. Okay. Sedih. Alright. Cik Man dah boleh tengok lama sangat ni kan. Cik Man bagi D lah sebab Dia nak memulakan bicara kan. Sorry okay. So kita straight to the point, apa benda yang kita sembang hari ni lah. Jadi minggu lepas dah seminggu lebih juga sebenarnya kan. Yes, seminggu lah. Sebab kami raya haji di Pak Bara dan adalah ke tempat-tempat lain juga, macam Hatnyai kita singgah sat kan. Singgah Danau. sebentar. Okay, so Cik Man dah pernah ride dah. Okay, pusing Semenanjung. Pengalaman Cik Man sampai ke Pak Bara ataupun area 1 tu, apa benda yang Cik Man bagi Cik Man, benda yang paling Cik Man nampak perbezaan tu? Cuaca ke, jalan ke, atau orang dia ke? Okay, kalau masuk Pak Bara ataupun kat Satun tu, waktu yang dekat Satun. yang takut ada polis tu. Yeah. First yang pancung first yang beza dia, kita masuk border lah kan. Kita cop apa semua kan. Yang Cik Man tengok dari segi cuaca sama je dengan kita. Persekitaran pun lebih kurang je. Mungkin budaya atas jalan tu agak berbeza. Macam kalau tempat kita kan, kita masuk tu dah meneru orang kan. Tapi mungkinlah area Satun tu kepadatan penduduk dia mungkin tak apa ramai kan. So bila kita masuk tu macam jalan tu agak kosong. Adalah motor 2-3 biji. So cuma Cik Man tak jumpa merempit. Orang yang merempit lah Cik Man tak jumpa. Yang Cik Man jumpa lori bawa gajah. Ya, saya first time juga Man, terkejut. Saya dengan pakai visor, bawa lori ni bawa apa? Mari dekat pun pasang. Gajahnya bos. Kan biasa kalau tempat kita hang bawa gajah apa mesti ada yang escort kan. Perhilitan ke benda kan. Yang ni dia bawa macam dia bawa kambing ke. Dia tambak pakai besi. Lori 3 tan, letak tali besi tu. Dia letak gajah macam Tutup benda. Tu first time lah Cik Man tengok macam bawa hidupan liar yang bagi kita yang agak bahaya lah. Tapi mungkin benda tu biasa bagi depa. Mungkin depa pun dah tera menjinakkan. Dan gajah tu besar je. Besar dia bukan macam gajah kita. Macam tu kita pergi mana tu? Kita jumpa tepi jalan. Yes. Kecil kan, ni besar. So fun fact, kita punya gajah dekat Gerik ni antara gajah yang terkecil kat dunia. So dia spesies yang agak rare juga sebenarnya berbanding dengan gajah Thailand. Gajah Thailand memang besar betul. Sebab tu kalau kita jumpa gajah kat area Gerik, kita naik nak pergi Kelantan besar juga, tapi dia tak sebesar yang macam laluri tu. So kita punya spesies agak rare juga. So itu yang setakat yang dia masuk sekejap, itu nampak perbezaan dia lah. Yang paling jelas memang tak nampak orang main motor lah, budak-budak main motor. Sebab kalau kita tengok dekat YouTube atau dekat TikTok, orang Thailand ni ramai yang main motor. Cuma mungkin kat situ budaya motor tu tak ada. Kalau kat Malaysia ni hang pergilah mana kampung, semua orang minat main motor kan. Cuma cerita dia mak rempit lah. Kawan-kawan kita pun ramai je merempit. Bukan nak blame mak rempit tau, just istilah kita pegang istilah mak rempit. Dekat Thailand masuk tak jumpa yang macam tu. Jumpa semua santai, slow. Jumpa motor sepas silali tamplung. Banyak kan tu. So Cik Man macam tunggu mana yang geng-geng motor yang set up alloy, full alloy semua kan. Tak jumpa. So setakat yang Cik Man masuk sampai ke Pak Bara, macam tu lah suasana dah. Tu perbezaan dengan Malaysia lah. Dari segi cuaca sama je. Okay, kalau macam hang Syed, sepanjang kita nak ke Pak Bara tu kan, apa benda yang hang buatkan hang macam ni benda ni beza kat Malaysia? Macam tadi kita nampak ada gajah atas lori. Besar lah tu. Okay, lepas tu macam ada cerita tu. Apa dia tu? Hang kena apa sebenarnya? Tak ada lah. Macam kalau kat Malaysia kan, ada satu makcik tu dia bawa slow lah. Ni kat Malaysia, kat Thailand. Kat Thailand lah. Kat Thailand kita bawa standard lah tuan. Makcik tu dah dekat ni, dia pancung. Tahu? Dia duduk sebelah hang ke apa? Dia mai daripada mana pakcik tu? Dalam 50 meter. Dia mai dari mana? Dia mai ke sini, mai ke hang. Aku pergi kat dia, kira satu jalan lah. Sak nak pancung. Kira macam nak U-turn balik lah. Dia pancung hang, dia duduk belah kiri hang. Lepas tu dia potong hang. Tak ada bagi signal. Sebab dia nak pergi U-turn. Kalau kat Malaysia takkan berlaku lah benda tu lah. Bagi signal jugalah. So kita alert lah. Tapi untuk Cik Man, aku orang yang banyak duduk atas jalan raya. Tak kisahlah cakap Thailand ke Malaysia ke, perempuan memang ada isu tu. Memang ada isu tu di. Kadang kita ni lelaki accident sebab depa tau. Kita nak selamatkan depa, kita yang accident. Dan memang banyak kali kena. Dekat Malaysia sekalipun.
Sebab kadang depa rasa macam kalau duk link jalan raya kadang depa tak faham mana link slow, link laju kan. Kalau dah slow sangat. Kan? Kadang benda tu bahayakan orang. Kadang depa nak masuk simpang, sekali masuk sekali signal. So mungkin mindset dia aku dah bagi signal kot. Hang pada pandai hang kan. Tapi benda tu bahaya. Sebab tu kita ada peraturan jarak tu. Hang kena faham tentang jarak tu masa bila nak bagi signal. Tapi Cik Man masuk itu Thailand, tak ada lagi lah isu tu. Cik Man agak terkawal lah cara depa menunggang apa semua. Mungkin mucik lah, dia bertuah, dia jumpa makcik yang potong sayok tu kan. Tapi yang bagus pada bagus dekat sana tu, dia beza dah. Depa bawa antara 50, 60 slow lah. Kereta ke motor sama. Okay, makcik tu je lah yang laju. Kalau kat Malaysia hantar lah 80. Jalan kampung pun laju. Ni jalan kampung slow lah. Kereta pun kita boleh duduk lain kanan tu, bawa laju. Betul. Tanpa rasa was-was. Lagi? Lagi sepanjang jalan tu lah. Tapi jalan dia elok lah. Jalan dia elok. Compare Malaysia lah. Compare dengan Malaysia. Tu Cik Man puji lah. Kan jalan lama dia pun elok lah berbanding jalan kita. Sangat berbeza. Cuma nak masuk pekan tu ada yang bertampung je tu. Tapi jalan kampung tapi dah syok. Boleh dikatakan lagi elok lah jalan kita. Sebab kita kalau bertampung pun kita lalu kan depa bertampung pun elok lah. Kalau tengok jalan depa tu, kalau nak lock throttle memang sedap tu. Kan. Cuma memang rasa kita je kot yang duk main corner apa semua. Depa yang lain santai je. Santai lah. Memang orang cakap slow life gila-gila. Pada jalan depa best lah nak main corner boleh kan. Betul. Bukit macam tu lah. Tapi yang aku respect lah depa dekat dekat sana, depa pasang lampu jalan berderet. Kalau kat Malaysia banyak lampu jalan. satu kampung 10 lampu. Yang ni sana full. Tapi mungkin tu jalan-jalan tumpuan. Ada juga jalan yang tak ada lampu jalan. Yes, ada yang kita nak pergi pantai apa tu yang malam tu. Bocek lok tu. Itu ngeri juga tu. Jalan tu memang tak ada lampu. Aku pun tak itulah aku beritahu depa nak pi nak balik tu orang kata apa sebelum maghrib tu gerak lah. Ni kita pi time tu dah lepas maghrib. Dah lewat. Dan sepanjang jalan tu jadi apa? Sebab aku duduk depan. Aku okey je sebab aku faham dah jalan tu. So untuk aku tak ada benda yang surprise lah. Yang tu aku tak sabar. Tak yang apa cakap ada apa? Yang tu nak pergi rumah siapa tu? Yang kita masuk jalan kampung. Pak mentua aku lah. Itu ada ulang. Itu masuk jalan kampung kau. Dalam video tu ada nampak kan? Ada yang Haji hantar. Yes. Ulang apa je man? Katan tebu. Katan tebu ni yang Cik Man baca antara ulang yang berbisa. So bila hang kena pakuk tu memang hang 5 minit hang boleh mati lah. Kalau ikut yang Cik Man baca, maksud dia tak mendatangkan rasa sakit yang teruk macam ulat tedung. Hang rasa chill lah. Tak tahu KO. Panjang ni. KO. Hang tengok hang lalu selamba lah. Tu memang cok lah. Dia kampung dia. Tu kira pendalaman ke? Itu bukan belakang pendalaman Thailand lah kan? Tu bukan kampung, tu panggil apa? Town. Sebab saya pasal tu dah yang ni kita jalan, depan ni bukit. Memang situ memang kawasan. Tapi ia dipanggil perkampungan cik kalau macam tu. Dia kampung belah dalam sikit. Yelah tu jalan perkampungan. Jalan kampung lah. Bukan, dia bukan jalan raya. Belah kanan bendang kan? Kampung. Benar. Sebab malam. Apa definisi kampung tu ang? Kampung kalau kita masuk memang dah kiri kanan dah ada rumah dah. Tidak semestinya cik. Sebab tu dipanggil jalan kampung. So depan tu belah kiri ada rumah. Kalau rumah tu ada sebiji dia still panggil kampung. Melainkan kalau yang tempat pantai tu Bocek Luk yang tu panggil apa? Yes. Ada juga rumah tapi sangat-sangat berjarak-jarak Pun kita boleh kategorikan sebagai jalan kampung juga. Bahasa kita kan jalan kampung. Kalau hang masuk jalan tak jalan kampung lah. Kecuali kalau hang masuk memang tak ada road apa semua kan. Memang ada akak-akak tu jalan hutan lah bagi. Ni jalan kampung lah. Sebab dalam tu memang laluan kampung. Cuma mungkin sebab sawah lagi kanan kan. So adalah binatang-binatang yang buas. Selain kita lah. Kita buas juga kalau kena cara dah. Itu member aku ajak kira berniaga dekat tempat yang kita lepak. Kat mana? Pantai tu. Oh situ. Sebab kita lepak pantai kita lepak, belakang kita tu ada tanah kan. Tanah tu tanah dia. Member saya kat sana. Idea tu baik lah kalau kata dia nak buat homestay, nak buat apa semua kan. Tapi duk fikir sementara kita dah buat benda tu kan, nak keluar cari barang. Gila tu. Jauh kan. Jauh Itu yang aku tolak. Betul.
Jauh dan mengerikan. Contoh dah nak beli air, gula habis. Allah Akbar. Tak apalah. Dia Siang pun sejauh ni, malam Allah memang tak keluar. Tapi pantai dah pun cantik. Yes, pantai tu antara aku tahu, aku tak boleh jumpa orang Malaysia main situ. kalau pagi siang okey kot. Siang okey. Malam Siang best. ngeri sikit lah. Sekarang ni pula bulan tengah cun lah kalau hampir situ kan. Memang lawak. Tapi baru aku perasan situ kalau ada bekas tapak tsunami apa, lepas akan pacak satu. Tapi itu ada amaran tsunami ada signboard Yes, lah. yes, Tembok. yes. So masa dia tsunami memang sampai ke situ lah. Tapi tak kuat lah. Sebab mereka banyak terlindung dengan pulau-pulau di depan tu. Tu first time juga memang rasa memang naik motor ada 40 minit dah kita. Tu lebih kurang. First time 40 minit naik motor dengan lalu jalan raya sejauh itu. Tak pakai helmet. Aku rasa janggal gila ni. Kan kita orang Malaysia ni kadang keluar depan rumah pakai helmet kan. Maksudnya lebih kurang Cik Man main sini ada? Jauh lagi Jauh lagi ni, jauh. Dia jauh lagi. Tu yang Rasa kita macam, pergi apa yang terjun tu. Oi. itu pun jauh tu. Yang tu memang aku beritahu ada jauh orang Setong. Sejam lebih tu. Yang ni dia still dalam kawasan kampung. Betul sebab kita banyak kita keluar balik pada masuk, Pak Bara masuk. je, lepas tu masuk dalam kampung Tapi kan. sebab kita lalu jalan kampung tu sikit sangat. Banyak tu semua jalan raya. Tapi apa yang menariknya yang menjumpa dekat area perkampungan Thailand ni kalau belah kita kan minyak jual minyak petrol kampung kan pakai pusing kan. Orang yang layan kan. Kat sana macam masuk duit ke token? Duit macam mesin gedegang tapi dia jual petrol. Yes, dalam kampung kan yang jauh. Rasanya kat Malaysia tak ada cuma tak ada jumpa lagi lah. Saya pun tak biasa. Biasanya kat Malaysia yang pakai pusing tu je lah. Satu Dan lagi apa yang special lagi satu ada lagi special benda tu. Kita bubuh, bila kita isi dia ada lagu. Lagu pula memang lagu trademark Thailand lah. Yang jenis joget-joget kan. Kalau tengok mesin dia tu macam barai je kan. Tapi semua function. Tu benda menarik lah yang Cik Man tengok. Tapi yang tu lori main hantar supply kan macam mana tu? Wallahu alam. Itu kena buat kajian sikit lah. Jadi Cik Man tengok dekat Thailand ni Cik Man komen area ni lah Pak Bara Dekat kita ada sana. Dia cara kehidupan tu dia bercampur macam retro punya life dengan modern punya. So barang yang selesai lama tu still ada lagi. Yes, betul. Macam mesin minyak tu. Lepas tu kalau modern pun modern betul. Dari segi kenderaan, pakaian dia pun Yes. modern. Tapi kalau nak tengok perempuan-perempuan yang macam dress up style 80s, 90s yang jenis pakai cap sanggui di dalam. Kan malam tu jumpa kan. Pakai jeans loose singkat. Ada lagi kat sana. Dan orang-orang muda yang pakai benda tu. Untuk Cik Man menarik lah dari segi fashion kan. Maksud dia kat situ masing-masing orang dia ada ideologi fashion dia. Betul. Macam tempat kita ni kan kalau semua baggy je semua kan. Semua slim fit je semua. Macam sana depa ada macam depa punya ideologi fashion depa sendiri lah. So saya rasa no wonder kata belah sana banyak layan baju-baju band lama. Vintage. Betul. So Sebab lagu overseas apa semua dia layan tau. Depa suka layan ni kain-kain yang macam ni. Ni kain-kain macam ni. Kain lembut. Ada lagi kain yang Aku tak pandai juga tapi selalu baju-baju lama, baju-baju kain. Oh, tiga kain Kain halus. jenis nipis kan. Nampak isi dalaman. Kain 50-50 Macam ni tak mahal nampak. Ni boleh ni Segan. Nak masuk Thailand ni bulan 12. Brung. Tapi ada lagi benda menarik. Apa Cik Man dia? jumpa. Apa dia? Share dulu. Selalu Cik Man tengok kat YouTube orang Thailand ni muka dia macam Cina-Cina sikit apa semua kan. So Cik Man buat research sikit lah. So maksud dia original orang Siam ni dia lebih kurang kita je muka. Sebab tu bila habis ada aku cakap macam Tanjung Pendang je. Kan muka sama macam mucik dia semua. Yes. Skin dia pun kan. So Cik Man buat research sikit. Kebanyakan yang kita tengok yang muka macam Cina, putih cara. So kebanyakannya asal pada imigran Cina. Mungkin dia kahwin macam campur-campur so jadilah macam tu. So, kalau original Thailand memang muka kita. Muka memang muka Pak Nam. Yes. Dia sebab kita duduk kawasan selatan lagi. Kalau dah Michael Krabi dan ke atas barulah dia dah lain lah. Tapi kalau kita bengkok kulit dah putih-putih lah. Mau nampak yang macam kat TV tu kan. Yes. Cara cakap dia pun lain lagi lembut. Yo. Sawadika. Cuma masuk kampung ni kan kita nak pergi air terjun yang apa terjun apa yang cantik tu kan. Orang Saitong lah. Aku cakap ni misi kita ni adalah cari perempuan yang cun melecun macam dalam TV je.
Tak jumpa dia. Yang aku jumpa dia duduk depan rumah, dia pakai kain batik, dia pakai t-shirt, kain batik sampai sini. Muka dia tampung bedak sejuk Dia masih old school lah kat sana. Aku cakap macam tengok macam orang 46 lawa lagi. So mungkin lah tu yang memang original orang Siam kan. Yang duduk dalam kampung-kampung. Kalau hang tengok masuk macam pergabungan estate-estate lah macam tu lah. Sama je macam kita. Saya boleh cakap, saya bukan nak puji ni wife saya, tapi saya boleh cakap bini saya antara muka yang lain sikit. Okey. Cik Man cakap macam ni Contohnya aku pergi Pak Bara itu. Maksud dia Cik Man ni expectation muka semua lebih-lebih kurang macam bini hang. Macam kawan-kawan bini hang kan. Muka-muka macam tu. Tapi aku rasa geng-geng bini hang tu je yang muka macam tu. Yang lain tu muka macam bucik. Apa perempuan lah? Dah maksud dia skin dia. Skin tone dia semua tu kan. Hang tak perasan lah masa nak pergi air terjun tu. Hang tak tengok rumah-rumah kiri kanan. Rumah kampung. Cuma tengok tau. Aku tengok macam orang bangkai serai lah. Yang tu dia dekat, dia bukan yang tu area perkampungan Buddha tak silap aku kan. Yalah, kira Buddha lah. Tapi maksudnya kulit depa kulit nampak depa. macam orang sini je. Macam lah. Tak ada nampak macam yang kita tengok dalam movie Thailand kan, yang putih-putih. Mungkin rasa dia belah tengah sikit kot sana. Macam aku cakap tadi. Sebab dulu kawasan takluk Kedah. Sebab tengok family bini hang, mak mentua hang semua dia lain. Maksudnya macam orang yang Siam yang kita tengok dalam TV je kan. Ya, betul. Tiba-tiba yang mana je lah lo. Sampailah kawan-kawan bini hang main rumah. Aku cakap, ada lawa banyak. Ada yang putih-putih. Tidak kan Cik Man rasa hari kedua baru jumpa kat pekan tu. Baru ada seorang dua yang lawa ada tu hari raya. Pakat balik lah. Kalau satu tak jumpa dia tengok macam macam orang Indonesia apa dah. Ya berkurang. Dan orang Indonesia pun banyak juga yang main duduk situ. Ustaz-ustaz yang kita sembang, kalau hang tanya balik, ada yang asal daripada Indon. Ada. Tu yang toke kedai makan tu nama Pong tu Yes. So dia cerita keturunan tok nenek dia memang main pada Indonesia. So macam orang Aceh. Tak pasti cumanya dia cakap orang Aceh Aceh. So nampaklah memang kulit dia kan macam tu muka dia pun macam tu. Sebab kalau Pong tu, kalau dia cakap Indon, kita tak pelik muka dia tu macam orang Indon, tu muka orang kita. So masuk kampung pun hang takkan rasa macam hang duduk kat Thailand lah. So hang tengok muka semua macam cuma kita rasa lain sikit sebab jalan dia. And then dari segi motor semua tu, pakaian dia tu, dia tak macam up to date. Itu je. So binaan rumah pun mirip dengan tempat kita. Yes, tak jauh pun. So mungkin juga sebab budaya Islam kan, dia tak jauh sangat beza. Jadi taklah jumpa tokong apa semua. Ya betul. Sebab situ satu majoriti orang Islam lah. Yes. Dan kat situ kalau perasan kita tak jumpa pun orang India. Lah. Kan? Bukan racist ke apa, tak. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab tu bila bini aku balik ikut aku duduk sini, dia jadi takut ataupun terkejut nampak orang India. So maksud dia pun tak pernah nampak lah orang yang macam tu. Kan. Yang kat Thailand situ tak kan. So maksud dia Thailand majoriti orang, maksud dia orang Siam kan, mungkin Melayu Siam kan, dengan yang Chinese je. Chinese atau Buddha. Betul juga. Saya mampu terfikir macam tak pernah pula nampak kan. Tak pasal langsung. Tapi kita nak rehat saat lagi kita jumpa balik, kita sambung balik sembang apa benda yang menarik kat sana. Adios. Sambung balik penceritaan kita. Tadi kita sembang benda-benda macam like kot sebenarnya ataupun tak nak like. Like. Cik nak aku. Bagi ya. Bagi apa dia yang bagi dekat sana. So ni episod terakhir kita. Sekali boleh aku nak hang lebih banyak bercakap. Episod terakhir maksud dah? Last podcast. Dia tak ada maksud dah episod terakhir. Dia ada jawapan dah kat situ terakhir. Apa yang terakhir tu? Episod lepas ni tak tahu. So, itu jawapan dia. Lepas ni tak tahu. Kenapa kau rumitkan benda ni? Ni episod terakhir. Okey, tak apalah. Aku tanya hang lah. Macam mana dari segi makanan? Hang rasa beza sangat ke macam mana? Cuma pelik ke makanan dia ke apa ke? Makanan sedap. Sedap. Apa dia yang sedap tau? Benda yang satu yang aku yang tak pernah makan first time makan apa siakap cancel mah.
Okay. Itu sedap. Tapi cuma aku tak tahan pedas. Kau tak menambah pun? Sebab starting daripada Malaysia man. Saya starting sebotol ayak minum. Nak on the way tu sampai ke Thailand tu je man. Tak tahu berapa liter ayak aku minum. And punca tu sebab tu saya jadi kenyang. Makan tu malam tau. Kami gerak tengah hari. Dia makan dan minum benda berbeza. Macam tu Jeman biasa ride selama seminggu bagi aku minum ayak tu normal lah. Bila hang ride tu dia akan perlu banyak, dia akan keluar. So bila hang sampai destinasi hang akan lapar. Sebab tu kalau hang pasal Jeman kalau ride aku tak jaga makan pun. Kan biasa kalau hari biasa kan Jeman jaga makanan, kuantiti makanan Jeman. Kalau ride aku beduk je. Cuma kalau nak cerita pasal Kengsom sebelum ni Jeman duk dengar Pak Long Sawadi je cakap Kengsom kan padu piau kan. Mungkin juga dia tak kena dengan tekak Jeman. Ni kita nak dengar. Jeman try makan. Bak pedas aku tak ada masalah di. Sebab dia masam dia tu kuat sangat. Jeman try macam merasa lagi kan, ambil kuah lagi kan. Macam tak boleh. Macam Tom Yum okey, memang suka masam dia kan. Kengsom tu dia ada buah asam keping lah pasal. Macam halia, rasa halia tu kuat. Tak pasal dia ada bulu nanah tak? Kadang aku suka bulu nanah. Dia macam masam-masam manis. Halia tu memang tak boleh rasa. Cuma aku rasa dia serai pun aku tak boleh rasa. Cuma yang aku boleh cakap benda hero dia kat situ, dia masam dia tu tebal. Dia strong gila. Sebab tu Iman tak boleh nak. Tapi kalau sayur tu Iman suka. Aku tak tahu masak apa. Dia ayam kat bawah, sayur kat atas. Macam Thailand pun dah. Tapi masakan tu tak tahu nama apa. Betul. Tapi ayam dah sedap. Ayam goreng dah tu. Saya sawi je tak silap. Tanya bini saya. Macam Thailand nak tengok. Ya. Cumanya bila dah makan, ni Kengsom. Selalu orang yang memang akan selalu sebut, hampi ni kena makan Kengsom. Dekat mana-mana channel pun akan sebut Kengsom. Memang piau, memang padu kan. Betul. Cik Man try tak boleh. Itu standard tekak kita dah lain. Tapi kalau yang kuih tiaw yang kulit dah. Yang kuah hitam tu kan. Dia syok. Yang tu favourite dia mana benda-benda yang macam tu. Cuma yang masam kuat tu aku tak boleh. Contoh jangan ambil contoh apa benda tu salad betik tu. Apa tu? Sontam. Sontam kalau ambil bau kan busuk. Tapi rasa dia aku suka. Sedap bila tu Jeman. Cuma Kengsom tu bau wangi. Rasa dia Jeman tak boleh, tak kena dengan tekak aku. Tu je. Lepas sana memang banyak makan benda masam. Even saya dengan bini saya pun, saya lagi banyak makan masam daripada bini saya. Contoh dia buat Kengsom kan, saya cakap bubuh lagi. Dia dah masam yang masam ni. Tak kalau you nak buh, you buh. Betul ya? Buh. Saya memang suka masam-masam. Tapi aku ada satu video tu aku tengok. Benda ni kita tak cuba kan. Benda Danok. Ada makanan tu apa dah, dia sotong apa korita kecil-kecil tu. Dengan apa dah udang apa semua depa masuk dalam tu, depa tu ada macam gau-gau macam letak apa dah betik tu. Apa panggil? Tu macam kerabu kaki ayam tu lah di. Kat Nyai tu kan ada. Mengiurkan. Kau tak order je. Ada memang ada. Kan aku cakap ada satu kedai tu memang dia jual somtam je. Macam-macam jenis. Terliok. Kita tak sempat nak ni je. Terliok. Hang tak order. Saya tak tahu. Betul kalau order dia boleh buat sebab kedai tu tutup tau. Sebab esok dah raya. Sebab dah raya sama macam Malaysia. Yang orang tu lah. So dia masak untuk kita lah. Tu special juga yang mana nampak orang sana di jenis welcome. Welcome gila-gila. Mereka tak memilih. Kedai tu tutup tau. Kami mai tu, tapi dia buka untuk kami je. Sebab dia dengar kita orang Malaysia kan mai. So dia buka betul-betul masak untuk kami je. Dah raya kat sana macam raya kat sana. Terkejut sebab ada ketupat. Dia terkejut lah. Malam tu dia ada hidang kan. Memang expect benda lain lah. Macam benda yang aku tak nak tengok lah kan. Mungkin raya dia pun ada traditional punya makanan kan. So dia ketupat. Cuma satu lagi yang Cik Man tak boleh nak makan, cuma panggil rendang tu. Rendang mereka. Rendang mereka cayak sikit, lepas tu dia manis sikit. Betul manis sikit. Dia tak lego lah. Tak erti sangat nak makan. Kalau yang adik saya buat tu okey lah. Yang tu okey lah. Tekak Melayu kan. Tekak Melayu memang lah. Sebab kita dah terbiasa dengan menu yang rendang yang kering, yang tak cayak kan, yang rasa dia agak pedas-pedas sikit kan. Ini dia manis-manis sikit. Man try rasa macam tak boleh
Itu okey kerana itu kalau makan lemang dia pun manis-manis kok. Saya tak lego kok. Ya. Cuma best dia kat situ hero dia teh ais lah. Yes. Teh ais dia majoriti sedap-sedap lah. Kat Malaysia ni kalau Cik Man ingat rasa tahun 2000 tu Cik Man boleh jumpa lagi teh ais yang sedap. Yang signature orang kita yang pahit-pahit manis kelat-kelat tu kan. Sekarang dah tak jumpa dah. So kalau nak rasa benda tu ada kat Thailand lah. Cuma Thailand ni dia muka lemak manis. Yes. Tapi dia tune teh tu hang boleh rasa lah kan. Kalau kat Malaysia sekarang ni kadang hang tak faham ni teh ais ke cendol ke benda kan. Color dah macam cayak sangat. Rasa lagi tak lego kan. Kalau dulu ada juga kat Mata Tok Mahat, tapi brother tu dah tak berniaga dah. Tak tahu. Dia ada satu kedai. Dia betul-betul memang suka teh ais. So pergi Thailand, first target dia cakap aku nak teh ais. Itu je. Ya lepas-lepas border tu pun pakat tiba teh ais lah. Semua teh ais kan. Bayangkan lah, start daripada border tu minum teh. Okay, dah sampai Dah habis tak habis kita punya minum tu. sampai dekat mana tu viewpoint tu. Teh lagi tiba dengan air kosong lagi, macam mana tak kenyang. Untuk zaman normal lah benda tu, tak mengenyangkan pun ayak. Sebab ayak menghilangkan dahaga. Saya kenyang itu je. Kau lain macam sikit perut kau. Minum air kenyang. Kalau zaman dahaga hang dah terhidrat kan, terhidrasi je banyak. Yes. Memang panas gila. So kesan dia ada lagi kot tu belang. Saya pun ada belang kat dah kurang. Belang. Thailand memang panas gila. Cuma yang best dia kat sana penginapan lah, dia murah. Tapi memang habis lah. Memang puas hati lah. Alhamdulillah. Yang first time memang masuk dulu dekat Nyai pun macam tu juga. Lebih kurang duit dalam 1.5 dapat hotel yang memang elok gila. Okay. Kalau kat Malaysia ni satu hari RM50 hang dapat apa je hotel. Kat sana boleh lah nanti kalau nak nak letakkan klip video sikit bilik hotel kita kan. Dia tak panggil hotel, tu panggil apa? Homestay pun bukan. Resort lah. My Dog Resort. Boleh check dekat Markas Cik D punya account. Kalau hampa pergi, hampa beli Roger Cik D boleh arrange benda tu. Yes, saya nak booking boleh Roger. Memang puas hati, serius cakap. Bilik luas, kemudahan ada. Yang best dia bilik tu, dia duduk atas kolam, dia terapung. Itu best, unik. So toilet dia pun ada konsep jungle punya konsep ada minimalis punya konsep pun ada. So kau pilih lah kau nak melengung yang mana kan. Saya mandi dekat alam fauna itu. Kalau kau nak melengung yang kawasan jungle hutan-hutan, dia ada toilet dia, bilik air dia. Yes. Kalau nak yang minimalis punya konsep pun ada, dia duduk dalam bilik. Yes. Air mineral dah bagi free. Lepas tu dia dah sediakan air bancuh, kopi. Air panas apa semua. Nak bancuh pun bancuh lah. So dengan RM50 satu hari banyak sangat berbaloi benda-benda macam tu kan. 1.5. Dan dia ada tempat lepak kat luar tu kan. Tempat santai. Best tu. Serious best. Cuma dia ada satu switch tu, yang switch lama tau, yang tak. Bulat tu lah. Bulat tu ada lagi. Alamak. Customer call lah. Sekejap Okay. Sorry. Business. Macam tu lah kita business kan. Macam-macam kerja kita buat. Sampai mana tadi? Tadi Swiss. Even Swiss. tadi Cik Man mention pasal Pong. Kedai dia pun tutup, tapi kedai dia kita boleh pilih lepak. Kita boleh pilih lepak, dan sebabkan dia tahu aku favourite ayak dia, dan kita dapat order juga itu. Dia pun betul welcome lah. Yang pasal dia pun tak tanya hang nama apa, hang work apa, hang kerja apa. Dia just dia entertain hang nak minum apa semua kan. Semua dia buat. Yes. Dan dia pakai lepak dengan hang, dia pakai sembang dengan hang. Kalau dia pun susah sangat nak sembang, dia pakai apa tu? Google Translate. Dia bercakap bam, dia bagi kita baca. Okay. So lama-lama perbualan tu macam dia tak ada sepadan antara hal. Yes. Yang makin close. So Encik takkan ni je. Betul. Okay Encik. Hang dah pergi Thailand. Sebelum pergi Thailand, mesti ada satu expectation yang macam Thailand mesti macam ni mesti macam ni. Sekarang ni hadapi, anda balik. Apa benda yang tak sama macam hang jangka? Benda tu lah, aku ingatkan power sangat, tak power pun. Contoh, ingatkan sedap sangat, tak sedap pun. Apa benda yang boleh share? Aku expect TS dah. TS dah ingat, kita tengok macam ni mesti manis piau lah tau. Tapi ada kan kita ada rasa macam lemak tu ada, tapi dia manis tu kurang, dia kelak lebih. Ada. Lagi. So maksudnya hang jangka kan ayak dia tu manis. Jenis manis punya dok bukan macam tu. Tak, rupanya depa
kelat, lemak tu ada tapi manis tu kurang. So hang suka yang mana? Aku suka manis lagi. Oh, okay. So dulu suka yang mana? Kita Okay. Okay. Kensum tu hang mesti dengar dah sebelum ni. Okay, so tu dengar je lah. Hang expect macam mana rasa dah sebelum hang makan? Hang expect tak pedas ke apa? Expect tak pedas lah. Mama pedas. Hang kena faham, Thailand dia sinonim dengan kepedasan. Cabai tu dia papa macam tu je. Ambil ikan seketul dah cukup. Tapi ikan dia tak pedas pun, yang pedas kuah. Kan? Aku ingat lah tu. Orang Malaysia kata mesti nak kuah campur lah sikit. Bagi banjir sikit. Ni saya ambil, tak ambil kuah tu tak jadi macam aduh. Gitu. Tapi dia pun memang style tak makan jenis banjir-banjir tu. Kalau perasan tak tahu time tu ada tak. Dia pun satu tak mangkuk kecil-kecil. So selalunya kalau macam lauk tu, hang kecedok pun mangkuk. Ambil kan. So hang makanlah. Ambil cedok lauk. Ni kalau nak kuah lagi bawah hirup ke ni ke dia takkan bulan nasi. Mangkuk-mangkuk tu memang ingat apa function dia mangkuk-mangkuk tu kan. Kita selalu cedok terus. So culture dia pun memang macam tu. Cedok aduh. Lepas tu dia pun memang tak makan pakai tangan dia no. Yes. Semua pakai sudu. Mak expect lah macam Walaupun kampung ke apa kan. Macam kan makan pakai tangan kot. Rupanya pakai tangan tu agak aneh juga untuk mereka. Jenuh nak cari tempat basuh tangan kan. Kalau basuh tangan sebab kat kedai makan kita breakfast tu makan pakai tangan dia pun pelik tengok tau. So macam dia pun memang pakai sudu rupanya. Yes. Budaya dia pun kan. Unexpected. So kita memang pakai tangan. Lepas tu nak cari tempat basuh tangan pun tak ada. Yes kan? Dia ada tapi dia jarang guna. So ada kat belakang kat dapur lah tempat cuci-cuci kan. Kalau kedai sini mungkin tak tepi ni kan. Dekat belah luar ke apa kan. Lepas tu makan kat sana memang murah lah. Berbanding dengan Malaysia lah. Sangat berbeza. Yang memang kurang faham sebenarnya. Kat sana minyak mahal. Tapi benda lain murah. Kalau kita ni kan, kalau minyak mahal benda lain kan jadi mahal. Betul. Sampai sekarang aku tak ada jawapan. So kalau hampa yang mana yang tahu ada buat kajian benda-benda ni, hampa komen lah kan. Bagi tahu. Sebab dia memang teringin nak tahu macam mana maksud dia manage dia punya ekonomi. Kan. Sebab yalah saya tahu memang depa kaya dengan orang apa hasil laut. Dan orang apa depa punya pertanian pun kira memang not bad lah. Tapi kalau hang hasil laut hang cun, hang nak ke laut tu guna minyak juga. So jadi tak boleh faham juga. So maksudnya asas dia semua benda memerlukan petrol atau diesel. Yes. Saya memang kira memang motor kalau full tank kat sana dalam RM29. Kalau kat sini aku isi bawah aku RM20 pun aku dah boleh running mana-mana tempat dah kan. Kat sana aku punya NMAX pun dah RM29 full tank. That's why lah kat sana banyak yang motor apa tadi? Motor sepah silali taplow. Yes. Ya patutlah kan. Sebiji motor kadang 4-5 orang naik. Yes. Nak jimatkan dia punya kos. Satu motor naik 3-4 orang. Siap ada bumbung lagi tu. So Jamal boleh suggest mana yang nak masuk. Maksud dia just nak enjoy apa semua kan. Nak jalan-jalan. Better naik kereta lah. Ramai-ramai tong-tong dik minyak jimat sikit lah. Tapi kalau yang mana memang kaki ride tu, no excuse lah. Memang kena standby duit untuk minyak lah. Sebab hotel dengan minyak tu tak mahal mana pun. Hotel dengan makan. Ya minyak aja mahal. Yang lain tu semua okey. Kalau nak apa celup tok tu pandai kan. Jaman tak pakar di bidang tu, kita boleh tanya Mucik juga. Kalau Mucik ada pengetahuan bab-bab tu. Tak tahu. Oh serius. Tak, benda ni bukan live, tak tayang ni pun. Jangan ketat sangat. Tak tahu. Tak minat? Tak minat. Serius tak minat? Masa-masa tak minat lah? Tak minat. Langsung tak? Tak pernah langsung? Oh ya, aku minat ke. Kita kadang buat masa biasa minat lah kata. Masa biasa lah kita masa biasa. Saya ke jauh sangat. Ada masa luar biasa? Tadi Cik Man kata peceletot. Itu apa celetot? Lepas tu masak kan dua benda yang berbeza. Saya suka masak sih. Suka masak yang macam mana? Urut kaki. Biasanya orang pergi Thailand ni dia sinonim dengan masak. Kan? Han tak ada rasa keinginan tu. Cik Man sebab Cik Man tak boleh urut, aku geli. Kalau urut kat Malaysia bawa lelaki urut aku gelak. Tak wanti dah cuba lah. Kita teringin je nak urut badan bagi selesa. Macam Mucik dia boleh urut. Urut kaki lah. Urut kaki je. Saya pun geli lah. Tak boleh. Tak teringin nak try kat sana. Kamu tak main lah 30-40 lah. Urut lah urut. Kan? Urut besar. Half body 30 lah.
Boleh. Yang maksudnya dia pakai kaki sampai ke kaki lah. Oh, kalau kaki full body tu sampai sampai ke atas lah, sampai sekali kepala tangan. Kaki sampai ke bawah kaki. Kalau abang ada half yang upper body boleh. Nak start dari sini. Dari atas ke bawah. Kaki tu abaikan kan kata kan. Haluan macam tu kena ambil full body. Yes. Even dia, kalau kita ambil half body pun urut kaki, tapi pihak kita akan belanja juga dekat urut. Mesti kan. Belanja urut ni lah. So sedap lah. So sekarang kita ambil half body pun dah baloi. Sebab dia urut tu sedap lah. Satu lagi mungkin kat sana depa kurang, orang kata apa kurang melepaskan peluang. Betul? Tak, saya bercakap dari sudut bisnes. Jadi apa segala benda yang mereka boleh buat bisnes mereka buat. Contoh kita boleh tengok banyak kedai motor yang cakap malam tu. Sebelum tu kedai motor. Kecil je kedai dia. Ya. So selagi dia boleh buka, dia buat bisnes, ada potential, dia buat lah. Itu yang saya nampak kat sana. Sebab tu kita boleh compare bagi saya kalau kemahiran depa. Betul. Depa tu custom depa. Power depa kan. Macam minta urut kaki mesti ada minta sekali pohon. Business business tackle hangnya kan. Itulah maksudnya. Naik batas kan. Yes. Even kita makan kan, ayak kosong memang mereka bagi. So mereka perlukan servis lebih yang mereka rasa mereka perlu buat supaya boleh gain orang kata apa, untung lebih kan. Kalau kita ayak kosong pun bayar Mungkin dalam ayak kosong tu ada buah seradak bagi harga kan. Ayak mana. Yes. Macam tu lah. Nampak. Tapi kebanyakan orang Malaysia masuk ke sana dia nak hiburan ni. Itu yang belah ke sana kan. Dari sudut hiburan tu aku teringin nak tahu. Walaupun aku bukan di dalam bidang itu. Allah macam tu. Ada tak boleh merungkaikan persoalan yang ada dalam hati aku ni kan? Okey, apa dia? Cuba sedikit sebanyak lah. Cuba bagi spesifik. Dark side business dekat ni lah. Dark side business ke tadi yang boleh kita hiburan. Kita boleh start dengan masas. Okey. Dia memang bagi dark side lah. Kalau kat Malaysia bagi dark benda tu kan. Saya pasal ada benda yang diceritakan oleh orang-orang sana yang kenalan hang apa semua kan. Itulah ke dark side tu yang ke muruk tu saya tak sure, tapi saya pernah buat research juga. Depa kan antara negara yang miskin kot kalau tak silap. Ya. Jadi depa dah kalau macam hang tak ada kemahiran apa-apa. Contohlah macam musyid ni tak ada kemahiran, contoh lah. Tak ada kemahiran apa-apa. Kemahiran dia apa lenggang lah. Yes. Tapi ada badan yang okey. Ada black mamba. So itu je lah hanya option nak cari duit. No. Jangan lah. Sebab depa negara yang miskin. Tapi sana industri tu diiktiraf kan. Yes. Itu contoh lah. Cuma pernah dengar orang yang bekerja dalam industri tu kadang-kadang bapak dia pergi hantar anak perempuan dia kerja balik macam ajar hilang. Pergi bapak hantar balik pak ambil. Yes. Kan benda tu macam biasa lah. Ya itu. Apa tu? Betul tu. Dan sebab tu jugalah kat sana banyak lebih mudah macam apa yang jenis apa tak tahulah jual barang ke apa kan. Itu yang saya dengar lah. Tapi okey. Ni waktu tu memang berbual dengan orang tempatan kat situ lah. Macam dia order kalau kat Malaysia ni dia illegal kan. Kalau kat sana legal lah. Apa? Order ni apa ganja. Ganja. Ganja kan. Kat sana kan legal. Saya macam hantar pakai kurier je. Yes. Dia siap buka tempat macam ni kan. Dia bertunjuk bagi tahu. Lebih kurang berapa? RM45 duit tau. RM40, 41. Dia siap tunjuk invoice. Faham tak? Macam aku ni pun kalau kat Malaysia hukum gantung banyak tu. Banyak ni kau. Tapi lepeh lah tahu. Kat sana benda tu legal lah. So, kita agak asing lah untuk kita. Siap ada invoice kan. Dia tunjuk invoice. Kata invoice benda apa kan? Kurier main hantar kan. Macam sempoi lah tau. Benda tu agak unik lah untuk kita. Untuk kita tengok kan. Kat sana macam hang tak perlu takut apa-apa lah. Sebab benda tu tak salah. Cumanya dia rasa mungkin government dia ada setkan capacity yang untuk pengguna lah. Maksud dia kalau kat rumah apa hang boleh tanam apa pokok apa semua kan. Tak boleh melebihi tu lah. Super macam tembakau. Pet bakau jual tembakau yang pun tengok. Tapi asal lagi banyak benda tu. Boleh lah kalau nak pergi lepak sana tengok pegang kan. Apa jangan hisap lah. Hisap kelak sebadan kena urin mampu apa. Even yang macam mana kami boleh tengok ni pun sebab itu memang member yang aku lepak sana orang kampung. Ya, orang kampung. Kalau hang sebagai orang luar PPP hang minta tengok dia pun berseram. Ya, so possibility pun nak bagi hang tengok pun dia tak bagi. Tak lah. Maksud dia kat situ kenalan kan. Kenalan kampung.
So benda tu biasa ada lepak-lepak macam ni, macam isap rokok daun. Paklong atau isap rokok daun. Benda yang unik lah untuk dilihat kan. Lepak pun orang tua-tua macam pong steady bantu. Ketum-ketum tu sebab benda legal. Yes. Benda legal. Tak salah. Dan memang tengok tak gila pun dia apa. Elok je. Ya betul. Setai je. Normal Steady je. je, Ceria je. Dengan mata bercelok. Itu first benda yang aku ngeri sebenarnya. Brother tu muka brutal gila dengan celok. Kau cengih. Kan dulu dia siap bawa shilling kat linga ni. Kenapa dia bawa shilling kan? Shilling tu biasa orang tua-tua, orang zaman 90-an memang bubuh shilling. Memang tak tahu. Sebab dulu pak menekan ayah zaman dulu pun sama, suka bubuh shilling kupang. Kalau nak guna ambil macam orang borokok di bahu. Tak tahu mungkin benda tu trend lah, style lah kan. Saya ingat kan dulu kot dia pekak ke apa. Tapi zaman Piramli pun dah ada apa Haji Satta duk pak keluar. Yalah aku yang buat itu berlakon. Aku ingatkan kot dia ni pekak ke apa. Sebab ada seorang tu dia bisu. Dia duk, aku main dia akan dia macam tu. Yang ni pula jenis tak sembang sangat. Dah muka serius kan. Pas aku tengok macam mampus lah ni gangster ni kan. Yes. Aku lepak memang nampak macam gangster kan. Dengan banger. Rupanya orangnya funny. Macam mana bini saya cakap? Kitty Hello Kitty. Dia cakap muka gangster, hati Hello Kitty. Tapi betul orang tu baik. Baik, peramah kan. Memang lawak orang dia. Walaupun dia tak boleh cakap English atau cakap Melayu, pakai bahasa isyarat cakap apa. Dia kebetulan lah lepak dekat kedai Pong tu kan. Kita minum ayak limau mandarin green tea kan. Tu best. Ayak dah serius best. Kat sini tak ada. So mereka pun lepak sekali. Mereka pun macam entertain kita. Mereka main duduk sekali. Lepak sembang-sembang. Walaupun macam ayam dengan itik kan. Tapi hang rasa lah hang dihargai ke tempat orang. Macam tu lah tu sama saya mengai dah. Macam ayam dengan itik. Dia panggil kita orang Malay. Malay. Ni Melayu. Ni dia kata Malay. Ni bukan Malay. Pak Bara. Sama. Satu lagi apa dah orang gila main. First time aku main aduh. Aku ingat nak apa kata. Mana tepuk. Aku tak pernah duduk sana. Ada orang pau aku rokok. Ni ada orang gila tu. Sorry. Mungkin dia nampak macam orang sana kot. Aduh. Dengan sulak katuk dah. Pakai t-shirt biasa lah pakai. Dengan misal tebal dah. Okay, jadi kita pun habis pasal sembang benda ni. Kita rehat dulu Sat. Kita sambung lepas ni. Apa yang kita sembang lepas ni? Tunggu Sat. Yes. Hidung kata. Alright, kita sambung balik. Ayu nayak lagi dah agak lagi kenyang ni. Nayak kenyang. Okay, kita pergi 3 hari 2 malam. Kita tak sembang banyak sangat tadi pasal air terjun Wang Saitong. Tempat favourite juga orang Malaysia kalau mai belah Satun. Macam mana hampa punya impression? First hampa sampai, then hampa mandi. Sebab ramai orang akan expect dia punya, orang kata apa, saya dulu ke dia dulu? Tak bagi dia lah, bagi dia. Dia kurang cakap lah. Unexpected hang. Ayang aku yang tak yang mana pula dah. Aku tak expect benda tu. Aku tengok gambar, macam besar kawasan ni tapak dah. Aku mai keluasan dah tu tak besar mana. Okay. Lepas tu Ayak dah okey lah, bersih lah orang kata. Cuma itu aku silap kot. Aku tak pakai baju. Aku duduk gesek-gesek saja ada syok kata lincin lah. Balik tu gatal. Okay nak Pedih lah sikit. Tu gatal tu sebab luka kecil. Luka kecil. Tapi hampirlah hang gosok tu tak rasa apa. Batu dia kesat lah. Nampak macam lincin lah, ada lumut apa. Tapi ada kesat. Banyak mahal kot no. Oi mahal. Apa 200 baht. 200 baht 20 lebih kat. Sebab kita orang luar kan biasalah, kalau pelancong luar main kita punya tempat-tempat rekreasi macam tu pun kena banyak mahal juga. So selalu aku sebenarnya aku pinggan family aku. So main nak kata Thailand, jalan gitu lah. Benda tu normal lah no. Yes, normal lah. Dia pun buat benda tu pun untuk income orang kampung, untuk penduduk setempat. Tapi Malaysia tak ada tu kan. Apa yang tak ada? Maksud tak ada apa? Tak silap masuk free je lah.
Tak Just- juga. Kita orang sini masuk free lah. Parking dah bayar juga. Parking lah. Dan memang kalau kata Kalau orang luar mesti kena lipat juga. yes, betul kalau hampir contohlah nak masuk taman negara ke apa sekalipun. Betul ada ni. Kalau foreigner harga dah lain lah. 3-4 kali ganda kadang. Untuk nak beritahu untuk pengetahuan, Cik Mam bukan orang yang suka mandi air terjun. Okay. So targetnya itu aku pergi just nak teman hampa je. Ambil gambar itu lah. Ambil gambar je lah kan. Tapi bila langkah je, pintu gerbang tu langkah 200 baht. Saya ambil aku bawa baju spray. Okey 200 baht aku kena mandi lah. Dah ingat kan duduk lepak situ. Tapi sebab 200 baht tu juga lah kan. So aku naik dapat kat Malaysia macam mana jumpa lagi air terjun yang agak unik. Dia punya bentuk muka bumi Struktur dia, lah. struktur dia macam struktur batu-batu dalam gua. Yes. So cantik lah. Dia bertingkat dan dia setiap tingkat ada kolam. Memang cantik. Boleh kata kalau hang nak buat filem bunian ke apa kan, lokasi tu sesuai. Sebab dia reka bentuk dia luar daripada kebiasaan. Okey, itu dah memang cantik. Dia bertingkat-tingkat dan batu dia tak tajam. Dia bulat-bulat dia. So dia macam ada yang apa, stalaktit yang apa. Kalau salah sebut apa betulkan So bila aku try mandi, aku nampak lah. Okay, firstnya aku nampak ada labi-labi. Aku malah nak mandi lah. Tapi 200 baht ni pasal kan. Aku buka baju, aku seluar pendek Kebetulan hari tu Raya Haji kan. So orang tak ramai. So kami agak bebas lah untuk mandi kat situ. So first aku pergi kat batu tu aku nampak batu tu dia punya ni macam sisik ulang. Dia kebentuk dengan hang tengok dekat-dekat. Mana asal tu ada Setiap batu tu so kenapa kita pijak kasar? Sebab dia ada bentuk macam sisik ulang tu. So first memang fikir batu air terjun akan lincin. Dan biasanya batu biasa, batu hitam, ada lumut-lumut sikit. Batu sungai. Tapi ni unik dia, batu dia color putih, color cream ni color ni. So dia macam kalau hangpa masuk gua kan akan ada air jatuh. Bawah ni akan terbentuk something. Sebab stalagmite ke stalaktit lah yang berbentuk daripada mineral garam. Berbentuk ke batu. So apa yang macam cakap benda tu lah. So permukaan dia tak flat lincin macam ni tau. Dia macam ada rakahan-rakahan. Bentuk dia macam sisik ulang lah lebih kurang. Bila panjat tu. So first bila aku pijak tu, dia tak lincin ni, memang kasar gila. Syok. So kalau hang tengok, kalau hang tak pernah, maksudnya hang tak pernah pijak, tak pernah mandi kat situ, hang just tengok member mandi kan, hang akan rasa pelik tengok, member aku ni ada kuasa Spiderman kau. Batu yang membulat-bulat yang tinggi tu hang boleh pijak gitu je. Panjat senang. Walaupun dia condong, sebab dia hang pijak dia grip kaki hang ni. Dia grip. Memang dia ada beberapa tingkat lah. Memang sempoi lah. Cantik tempat dia. So kita naik sampai atas, memang nampak sumber air dia keluar daripada gua. So gua tu batu biasa je, batu hitam tu. Cuma area air terjun dengan kolam-kolam dia tu, situ je satu tempat, dia tak besar mana. Betul. Kalau hang contohlah hang pergi hiking saya membayangkan tu hang hiking dan orang pertama jumpa tempat tu, hang boleh kata ni mesti Istana Bunian. Ya, logik. Sebab pelik lah. bentuk dia tu pelik. Dia macam tiba-tiba. Lepas tu dia kat situ je. Dia kat situ. Dia tak besar mana, dia ada bertingkat-tingkat banyak kolam. Hang boleh lah kata ni tempat bunian mandi ni. So memang unik. So hampa kena pergi, kalau hampa pergi area apa, Pak Bara. Pak Bara nak ke tempat tu sejam lah. Sejam lah, kena naik motor tapi tempat dia cantik dan unik. So lupakan tentang 200 baht. So kalau nak kena 200 baht tu hang mandi lah. Mandi sampai lepam lah orang kata kan. Betul. So tempat dia memang cantik. Nama apa ni? Wang Sai Tong. Wang Sai Tong. Yes. Kat situ juga terkenal dengan ada sungai yang saya tunjuk, tempat orang main kayak. Okay. So macam Karim tu boleh pergi sana pula sambung main kayak. Apa barang kau main kayak air slow ni, kat sana air laju. Syok-syok je. Saya baru ingat. Okay, area situ air terjun tu dah cantik. Dan kat situ keluar pada situ dia ada sungai yang panjang untuk main kayak. Yang best dia ada satu pit stop untuk ke satu kafe. Yes. Kafe tu cantik gila. Dia duduk kat tepi sungai tu, dia bertingkat-tingkat. Nak pergi tu pun dia kena lintas macam jabatan lah, titi gantung lah lebih kurang kan. Titi papan kan. Tempat dia cantik. Memang tak ingat nama dia apa. Saya pun tak ingat. Tapi hampa boleh try pergi. Saat aku tengok nama, aku tak pasti guna sebut nama tempat dia. Sebab kat sana memang banyak kafe macam tu. So yang kami pergi tu antara yang aku rasa baru buka. Sebab kita pasal nak macam baru lagi kan. Macam baru tak ramai pengunjung lagi. So kat sana dia buat macam satu pusingan sungai tu. Dan sekeliling sungai tu dia akan ada homestay untuk apa tidur, pinggan family nak
BBQ ke apa ke. Dan ini salah satu yang dia buat kafe. Betul. Dia besar kan sungai tu? Tak tahu nak cakap. Tengok tu besar. Aku tak tahu nak cakap besar mana. Tak, kawasan dia macam Panjang dah tu lah. Track dah tu lah. Bagi aku not bad lah. Tapi aku tak ingat banyak. Engpu Village. Betul ke Engpu lah. Engpu Village. Engpu Village. ENGPSU Yes. Village. Kena pergi try. Dia sungai dia panjang. Dia Valley. Valley, sorry. Engpu Valley. Dia terlindung tulisan dia. Ingat Village, Valley. Yes. Engpu Valley. Betul. Valley. Hampa kena pergi tempat dia sangat cantik. Orang yang suka nature punya view memang kena pergi lah. Dan kat situ juga ada homestay ke kawasan? Homestay. Ya, homestay pun ada. Buat Malaysia family tu. tu buat family memang best kata. Dan dia punya dessert, kopi dia pun not bad. Puas hati lah kalau pergi. Betul. Kena agak lah. Nak pergi bergambar ke, nak pergi pre-wedding punya gambar ke, contoh lah kan. Yes. Nak pergi honeymoon ke, boleh lah pergi. Orang yang minat slow life punya style, Slow life. apa boleh pergi Pak Bara. Ni kami cerita tentang Pak Bara sebab kami belum explore ke tempat-tempat yang lebih dalam lagi. Nanti kita next time kita akan explore lagi ya. Bila? Bila bagi tahu saja. Memang teringin nak pergi Phuket. Ni nak terjun dah. Kalau boleh nampak memang cantik gila. Memang dah macam tempat bunian dah. Betul. Kan? Dan kenapa macam Musyid cakap nampak dalam gambar macam besar ramai ni. Kau cakap apa pasal dia ngam-ngam frame kamera kita ambil gambar. Ngam-ngam frame kamera. So tu dia nampak penuh yang tu lah. Betul-betul luar kamera tu tak ada dah. Ya, Orang yang nak pergi bergambar hampa tak payah pening nak fikir angle ni angle tu, hampa just letak kamera hampa duduk lah taman mana, memang dia akan dapat angle dan view yang cantik lah kat situ. Memang cantik. Kebetulan kami agak bebas lah hari tu mandi sebab memang ada seorang Mak Saleh dengan Mia Awek lah. Yes. Lepas tu time kita nak belah pun ramai. Ada juga orang Malaysia ramai kat situ. Cuma nak access ke tempat tu agak jauh sikit. Jauh sikit. Tapi bagi Jamal enjoy lah untuk naik motor. Yes. Dia lalu kampung-kampung kan. Jalan elok. Semua hati-hati lah. Jaga diri kat tempat orang. Jangan duk pergi angkat tayar. Jadi pasal persumpit muka hang naya. Itu antara tempat yang best. Sejujurnya 3 hari 2 malam tu agak terhad waktu dia. Sebab kebetulan itu raya haji juga kat sana. So banyak tertumpu kepada ni lah raya haji lah. So banyak tempat yang kita tak boleh nak pergi, yang tutup, kedai-kedai makan semua kan. Ya, kedai. Cumanya memang Cik Man pergi nak masuk situ tu nak tengok suasana raya haji kat sana. So lebih kurang kita je lah kan suasana dia. Cuma dia ada unik dia ni. Kat sana ada yang raya Wai Sahari. Mazhab ada bukan bagi mazhab, fahaman dia Wahabi. Wahabi. Tapi kat sana siapa je nak tangkap hang kan. Wahabi ke apa ke tak kisah. Kat Malaysia lain. Dia pun kawan elok je. Okay, tempat yang korban kita pergi yang raya haji yang orang apa Syafi'i tu lah. Kan dia macam selekoh kan. Depan tu je ada rumah Imam Wahabi. So dia duduk sekampung je tu je. Tak join sekali lah. Tak. Tapi nampak lah macam ada joke sikit kat situ. Ada macam, joke sikit. Pada raya semalam apa raya. Macam tu lah. Contoh dia. So maksudnya dia faham lah benda tu menyimpang pada mazhab kita. Mazhab dia pun juga kan. Tu pelik kan. Itu yang dia pelik kan waktu kita sampai. Kita tengok kita makan kensong tu lah. Ini tak berah ni. Lepas tu ni kan Raya Wai Sahari kan. Yang Wai Sahari tu lah. Kebetulan toke kedai tu masa kami pergi tu dia nak cari menantu. Anak dia lawa gila. Lawa. Dia nak cari menantu orang Malaysia. Cumanya kat sana hati-hatilah, maksud dia memang nampak Islam. Cuma yang kena tengok betul-betul dia fahaman dia apa. Yes. Takut hang kahwin esok jadi menantu Wahabi jana bang. Hati-hati sebab dari segi pandangan kita ni nampak sama je kan. Cuma kena tanya orang sana jugalah kan. Memang ada Wahabi. Cik Man pun baru tahu sebenarnya. Kalau kat Malaysia ni kita tahu je ada. Cuma benda tu tak boleh ditunjukkan secara terbuka kan. Kan kita punya majlis agama Islam kita apa semua yang kawal benda ni kan. Kat sana kan tak ada. Macam tu lah. Bukanlah tak ada, maksud dia bukanlah diberi tumpuan sepenuhnya. Sebab negara dia bukan negara Islam. Yes. Dia pun macam respect je lah hang Wahabi. Dia pun just respect lah. Hang nak macam mana pun kan. Hang nak sembah kucing ke apa kan, tak kisah dia. Nak sembah ni ke, urutan ke. Betul. Sebab dia pun bukan negara Islam. So kita negara Islam, kita ialah seplek. Depa gaul macam biasa je lah tu. Yang aku pasal itu lah. Yes, betul.
Cuma kalau dah raya tu okay, aku sebab raya mungkin aku. mereka satu bangsa je. Yes. Even aku tak ingat, tapi kadang macam kita di Lepok tu, kadang ada je yang Buddha. Aku tak tahu. Kan. Tapi macam biasa. Tak, penggunaan bahasa sama. Kita ni mungkin kita terasing, India bahasanya lain, Cina bahasa lain, Melayu bahasa lain. Tu tak campur etnik-etnik yang lain kan. Yes. Jadi apa bahasa dia yang tu lah. Kalau yang lain pun slang mungkin slang mengikut logat, mengikut tempat lah. Kan itu je lah. Selebihnya tengoklah kalau hang nama Melayu pun hasil kena ada nama Thailand hang. Yes. Betul tak? Sana. Okay, itu Pong dia kata apa nama nickname kan? Nickname. Nama betul dia apa? Apa Muhammad Saludin. Nah. Macam itu jadi macam tu. Muhammad Maksud, bin Soleh. Muhammad tak ada Salahuddin. Lepas tu nama Thailand apa? Nama dah? Thailand Pong apa? Kan? Pong apa? Tak ingat. panjang nama dah. So selalunya kat sana memang macam tu. Kalau yang Islam ni daripada nama Islam yang digunakan waktu lahir dan waktu kahwin. Kahwin lah. Dan mereka akan ada nama Thai. Nama Thai tu memang anggap macam nama kebangsaan lah. Yes. Maksud dia semua nama kebangsaan lah, semua kena nama panggilan Thai lah. Dan mereka suka guna nama nickname. Aku tak tahu kenapa. Macam ni macam Cina kat Malaysia. Kadang macam memang nama dia Kuah Licin. Kalau bahasa Melayu kan Kuah Licin kan. Macam mungkin lah sebab tu. Saya tukar nama dia jadi Genie ke. Macam tu lah. Albert banyak lah macam tu. Contoh brother yang kita cakap macam gangster tadi tu. Nama aku panggil dia Bangsi. Saya bukan bangsa. Bang lah. C je. Tak tahu lah. Kalau Cina C mati lah. Bang mati. Bangsa jahanam. Tapi kat sana banyak yang nama Bangsi. Tapi memang pasal sana semua panggil bang lah. Yes. Bang. Walaupun umur berapa sekali pun dia panggil bang. Dan itu menunjukkan adalah Islam kat sana. Lepas tu bahasa depa ada je yang macam mirip bahasa kita, cuma depa short form suku kata pertama dia ambil. Contoh ni kita sebut tangki. Dia sebut panggil tang. Banyak lagi tu tak nak cakap tak ingat Macam buncit lagi bun. Tak ada. Lepas tu dia adalah huruf-huruf yang tak ada dekat dia punya Thailand punya language. Sebab tu kalau Zaidi jadi Saidi. Yes. Kalau aku hang apa nama? Mursyid. Mursyid. Macam tak tahu Sebab kalau S dia jadi macam T ataupun D. Macit. Macit sorry. Contoh kalau Anas jadi Anat. Kalau Cik Man lah. Cik Man dia pun benda menunjukkan tu, nama Cik Man tu dia universal. Tak perlu diubah-ubah. Betul. Dah paling benda yang aku rasa ni dalam banyak-banyak benda, banyak benda aku pergi Thailand. Ada satu benda yang paling best sekali. Yang aku tak boleh lupa. Bila mana orang Thailand menekau umur Cik Man. Ada aku berumur 41 tahun. Kalau kat Malaysia ni paling tak orang cakap 30 lebih. Dekat Thailand orang tekau umur aku 28. Muda gila. Ni yang tekau ni macam bapak-bapak. Betul tak ni? Kan? Macam bapak-bapak. Betul. Ini macam ada anak 2, anak 3 ni. Betul kan? Hak berada celak tu bagi tahu kan. Berada celak dia. Ada bagi tahu. Sebab tu lah kalau dia tanya tentang makanan perempuan, gua tak berapa ingat bro. Yang gua ingat depa tekau umur Cik Man 28. So maksudnya aku kena pindah duduk Thailand. Betul. Baru aku jadi muda. Baba kita buat terkejut. Dia pun terkejut kan. Saat dia tak expect, mungkin dia expect 30 lebih kan. Dia masa sebut 41 je. 41? Ya betul. Takkan 41 handsome macam ni. Sip 8. Terkejut dia. Cuba sebut. Sip 8. Sip 8. 41. Sawadi. Okay. Dekat sepanjang kita pergi 3 hari tadi macam itulah Cik Man cakap tak cukup ataupun tak puas kan. Ya. Tapi betul je Mat. Ada orang kadang dia pun nak pergi Pak Bara. So dia pun tanya saya tempat apa yang best. Okey. Kan nak tanya pendapat yang mana? Yes, sebab kebanyakan orang yang tanya saya tu dia pun mesti jiwa dia pun tu macam kat Hanyai. Busy pun semua. Yang ni slow life. Kalau untuk Cik Man, apa yang kalau untuk Cik Man
Cik Man lepak point Viewpoint. Viewpoint tu pun dah best. Saat zaman just orang yang suka menikmati keadaan yang suasana yang berbeza pada tempat kita dalam keadaan yang tenang lah. Cik Man tak suka keributan lah. Orang yang tempat-tempat crowded Cik Man tak apa suka sangat. Jadi kalau hantar Cik Man naik motor lalu Viewpoint tu pergi hujung Pak Bara, patah balik, lepak kedai kopi pun aku dah best. Dia bergantung pada orang lah kan. Yes, betul. Kalau orang yang suka benda-benda yang apa yang dia fikirkan, tempat crowded, perempuan ke massage ke benda kan, sedia tahulah dia nak pergi kat mana. Makanan yang viral lah. Cik Man dia seorang yang suka ride, suka ambil video, suka lepak, ambil gambar, cukup. Makan, minum tu je. Yes. Cik Man masa dia tak ada high expectation sangat tentang tempat-tempat orang ni. Just dia suka benda yang unexpected lah. Contoh macam air terjun tu lah, aku tak nak mandi pun. Tiba-tiba aku tengok macam dah kena punca dia sebab kena 200 baht je. Jadi aku pergi mandi. So bila aku pergi mandi, aku dapatlah pengalaman baru. Oh best rupanya tempat ni. So aku dapatlah belajar berenang je macam tu lah. Walaupun tak betul-betul boleh lagi. So aku nak kena cucuk lagi api kan. Cik Man dah menurunkan ilmu renangan katak kat Zaidi. Tapi Zaidi boleh dapat 5%. Dia kena belajar lebih lagi. Even yang pantai yang pertama kita stop tu pun best. Yeah, kita best. ambil gambar apa semua tu. Dia macam ni je pun, macam dia pendang je kan. Macam ban pecah je lebih kurang. Cumanya hang rasalah benda tu orang sekeliling tu bukan orang tempat hang. Ya, depan so hang rasa berbeza. Kalau ikut Jerman pergi lepak kat situ, tapi sebab kita rushing nak pergi bilik kan, nak pergi rumah kan. Jerman lepak situ aku nak kena ada ayak, isap rokok, relax, makan sikit, semua santai, lepak lalu. Cik Man orang yang macam tu lah. So kalau aku ride ni aku tak jenis tak rushing sangat nak ligan. Kadang-kadang dalam perjalanan hang ke point A ke point B tu hang boleh terjumpa something yang best, hang boleh berhenti je. Betul. Cik Man tak ada hal, aku berhenti makan tapau makan, berhenti tepi jalan pun aku dah rasa dah best. Lokcing lah tapau lokcing. Saya pasal yang waktu nak sampai dah, yang Cik Man dah berhenti saat ambil gambar betul Ayib sekali. Yes. Ambil kat signboard kan. Tu cubaan kedua untuk berhenti. Cubaan pertama semua vum. Ya. Jadi macam aku nak buat vlog sebenarnya. Saya tak tahu kalau Cik Man bagi hint saya okey sebab saya sampai itu dah macam kita keluar betul. Ya, faham. Sampai aku nak cuma footage tak cukup. So yang first Cik Man cubaan untuk ambil gambar signboard besar tu tak sempat Aib sempat perasan Cik Man nak ambil. Tu yang second tu Aib perasan lah Cik Man ambil tu, yang dia berhenti juga tu. Cumanya Cik Man tak puas sebab footage tak cukup untuk trip kali ni. So aku kena masuk lagi. Aku kena benda ni aku kena bukanlah prepare, kena lebih maksud dia chill sikit lah. Ride kita tu kan, kita tak nak rushing sangat. Betul, supaya banyak momen yang kita boleh ambil. Betul. Beberapa Cik Man pasal jalan yang Cik Man berhenti tu, sampailah ke hujung tu simpang 3 yang akan bertemu kat simpang kan. Sebelum simpang tu ada sekolah belah kiri. Sekolah tu lah saya pernah cerita ke tak pasti. Sekolah tu kalau kita masuk, dia akan ada signboard bahasa Melayu tau. Contoh dia macam lama-lama jadi bukit. So dia letak bahasa Thai, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Dan dalam tu juga pepatah orang dulu. Yes. So nak beritahu kat sana pun pakai je bahasa Melayu. Cuma macamlah budak-budak muda macam kita lah, macam mana kita appreciate bahasa Inggeris. Kita tak ambil pot pun. Bila dah kerja, dah ke depan baru kita rasa perlu kan. Sama lah macam depa pun. Dan dalam sekolah tu jugalah itu saya pergi depa practice Muay Thai. Yes. Satu lagi Cik Man tak sempat bagi tak sempat lepak viewpoint tu lama. Yes. Aku rasa aku macam tertarik nak lepak kat situ, nak tengok matahari turun semua kan. Yes. So bila kita kena pergi situ lah, kena ada footage yang lengkap lah untuk vlog kita. Okay. Banyak aktiviti itu boleh buat lah. Dan kan banyak lagi sebenarnya. Dan saya sangat suggest kat orang bila kalau kata pergi belah Thailand, terutama Pak Bara, jangan cari kedai makan yang famous lah. Sebab kalau kedai makan yang famous, mereka dah confirm, mereka dah tune sedikit makanan tu. And then bukanlah tune kat arah tak buruk, tapi maksudnya dia tahu orang Malaysia, portion dia apa semua, dia tak pure rasa Thailand lah. Yes. And then harga dia pun dia dah up sikit lah. Sebab tu saya tak bawa hampa pergi makan kedai-kedai yang orang Malaysia duk pergi. Tapi itu selalu yang aku selalu nasihat kat orang lah. Sebab macam rugi lah, macam Jamal cakap, Hamai sih nak diet. Okay. Macam rugi lah. Balik nanti lah diet kan. Balik nanti diet. Nak pergi jauh-jauhan makan je kan. Sebab tentu aku nak order kengsom. Lepas tu bini aku beritahu, ni kurang pedas ha. Macam tak nak macam biasa.
Macam mana apa makan. Kalau pedas kita nak rasa dia punya liver pedas. Kalau tak lagi hang balik hang bersembang orang, dah aku pergi makan kensum okey ya. Yang member pergi makan ori kan. Sebab tu lah memang pergi tempat orang hang masak je cara tempat hang. So aku nak rasa benda tu. Kalau pun benda tu tak kena dengan tekak, aku makan juga. At least aku tahu selera orang sana macam mana. Benda-benda tu yang kita nak kena rasa bagi tempat orang kan. Kalau hang just nak tiun ikut tekak orang Malaysia, biar aku duduk Malaysia je. Betul tak? Biar bawa Maggi makan kan. Rugi ya, isi full tank RM29. Kan? Betul tak Mujib? Kan? Cuma aku tak puas Apa? explore dekat 7E dah. Tapi petang malam lah apa duduk bilik Mana dah aku lepak sekali tapi ni saya kan masa Jack Man lepak dengan brother celak tu kan pergi 7E. nak cerita tak ada. Tak jumpa. Habis. Tapi TI memang selalu habis ya 7E. Kena pergi pagi kot. Mungkin pagi tak sure kat aku. Pagi pun pergi pun tak ada kok. 7E yang sama. Tapi selalu yang pergi beli kat situ adalah orang Malaysia. Ya, orang Thailand nak beli. Dia pun beli kat kedai macam bini aku beli waktu sampai Viewpoint. Dia pun beli macam tu. Memang mungkin sebab dulu dah pernah masuk kan. So kita tahu lah apa barang yang ada kat 7E. So mungkin tak teruja sangat ke 7E. Lebih teruja ke benda-benda lain lah. Mungkin yang baru ni. Yang baru lah. Yes. Lepas tu kalau orang pergi bawa macam gerai-gerai kecil tu, dia masuk kau benda-benda macam tu. Ayat kuk tak jumpa lagi. Nanti ayat kuk tak jumpa. Saya geram tu ya. Kita dah bawa pergi makan bihun sup. Saya dah jumpa ayat kuk kan. Saya siap-siap buka kat botol. Siap diminum ni. Tak mau pun. Han kuk yang macam mana? Dia ada satu lagi yang tin tu yang kecil lah. Ada. Tin dah kata tadi dah kata itu barang bersedah je, bukan barang untuk minum. Barang minum lah. Aku lupa itu. Barang minum dia tak ada kecil-kecil tu. Tak masalah itu kan cik dia bagi tunjuk. Dah habis bayar settle kan. Hang bayar kan. Aku lupa itu. Aku pergi motor esok okok lah. Tak ingat dah. Aku pun ingat pasal time tu. Tak ingat apa? Dah jadi tak apa nanti cari lain. Dia jadi macam tu. Tak apa nanti kat kedai lain cari. Itu tabiat kau sebenarnya. Tabiat dia sebenarnya. Kan hari kedua asal. Tak apa esok nak balik tu beli kata. Han nak cari apa? Han nak minum kan nak bawa balik? Bawa balik lah. Nak bawa balik biasanya kalau benda-benda tu kena pergi kedai-kedai yang jual merchandise lah. Kalau nak cari tin besar-besar tu kan. Kalau kedai-kedai kopi memang tak ada lah cerita dia. Memang benda yang untuk diminum je lah. Sebab tu yang aku offer dengan Cik. So sebab lepas ni betul-betul kita jumpa. Sebab ni pun kita pergi kedai dalam kampung tau. Kalau nak kedai-kedai merchandise mungkin ke Bukit ke. Mungkin ada lah kedai-kedai macam tu kan. Kedai ni dalam kampung memang asalnya takkan jumpa orang Malaysia masuk dalam tu. Melainkan aku berjaya viralkan kedai tu. Betul. So, jangan viral kan. Itu unik juga kedai tu. Tak expect lah macam ada kedai. Masuk kampung, ceruk kampung, mana-mana kampung, corner kiri, corner kanan, corner kiri, corner kanan. Tiba-tiba ada satu kedai yang cantik. Ramai orang dekat tepi muara. Tepi kedai tu, tepi muara tu ada budak-budak duk cari lokan. Makanan dia pun sedap. Yes. Daging dah fresh lah. Konsep dia pun best juga. Dia macam apa? Sayur apa ambil sendiri je kan. Yes. Okay, kan orang Thailand suka ulam-ulam, sayur-sayur kan. So dia akan letakkan satu meja, satu tempat tu. Han just ambil je lah sendiri kat situ. No limit lah. Sekali Han nak beli yang Han punya main course, dia dah hantar atas meja. Han nak tambah sayur apa-apa. Cuma makan je, aku tak payah kenal pun sayur tu. Sebab aku tahu semua benda boleh dimakan. Sebab aku nak try je kan. Tu lah sayang juga. Sepatutnya saya bawa nak pergi makan kedai yang first tu lah. Tapi cuti sebab raya kan. Yes. Kalau saya kedai tu lagi so next time kita akan terjah kedai tu di. So aku akan cari cuti lagi. Kita akan masuk sekali lagi. Yes. Ini kita pergi slow, santai. Sekarang nak lepak dulu sejam dua. Memang aku nak footage punya. Okay, lepas ni aku nak gambar lawa-lawa. Dia betul-betul kita pergi kedai ni healing kedai ni. Hari pergi healing tempat ni buat healing. Dan insyaAllah kita set mengai tu on tak on je. Naik kereta apa motor? Aku tak kisah nak pergi macam mana. Aku boleh setkan mengai kat sana. Sebab dia pun cakap aku bulan 9 baru start okay. Sebab sekarang ni musim angin dia kata. Boleh pergi mengai ikan ada tapi angin. Cantik. Nanti kita adjust. Kita adjust. Tapi tak tahu lah yang kami pergi akan datang ni akan ada dalam video ke tak. Sebab ni kita dah episod terakhir kita dah. Tu lah ni episod terakhir. So tak tahulah kita pergi tu nanti kita dapat share balik ke benda ni kan tu. Kecuali lah kalau ada Mr. Kopi nak sponsor kan, kita akan sambung lagi lah. Borak-borak kita ni, borak-borak kosong kita ni. Kita daripada episod pertama kita dah tanya dia tu nak sponsor tak. Ni dah episod terakhir dan dia pun tak ada kat dan sini. Dia tengah berseronok main kayak. Dia tak peduli kan kami pun. Kami nak minum Americano Orange hari ni.
Anda buka kedai dah? Tak buka? Tak buka lah, main kayak. Aduh. Kalau pergi pun tengok dinding je lah. Kan? Jadi kita ni dah berapa minit? Jadi kita rehat sekejap. Kita jumpa lagi lepas ni. Last punya. Yes, lagi kita jumpa lepas ni adalah sesi terakhir. Yes, sesi terakhir. Okay. Yo guys, segmen keempat, segmen terakhir. Yes. Segmen terakhir dan episod terakhir. Episod terakhir. Allah. Tadi kita dah sembang pasal hari tu kita pergi Thailand kan. Sebelum ni kita dah sembang macam-macam juga. Disebabkan ni dia penutup untuk podcast ni kan. Apa orang kata apa pengalaman ataupun iktibar yang dapat daripada kita buat podcast ni? Dia membantu hang cakap depan kamera ke atau ada keburukan ke, ada kebaikan ke? Ada kebaikan sikit lah. sikit lah. Sikit. Apa dia? Cerita yang sikit. Nampak. Nampak apa? Sepanjang aku buat podcast ni, cara cakap aku pun dah okey sikit lah dari sebelum ni. Kalau hang tengok first podcast itu pun hang tengok first time buat berpeluh kan. Sekarang ni alhamdulillah okey lah. Itu. Itulah. Itu je yang aku rasa. Dan bagi hang sebenarnya nak buat podcast ni senang ke susah? Agak susah sikit lah. Susah. Perlu banyakkan idea. Lagi? Cakap-cakap, walaupun aku tak pandai cakap sangat, tapi Lagi? Itu je. Yang paling susah? Paling susah hang rasa Susah untuk buat podcast ni. nak cari idea lah. Idea. So kalau ada idea tu boleh je buat podcast. Asal boleh kot. Okay. So kalau rasa benda tu idea sahaja kan, bagaimana untuk costing nak set up satu podcast tu? Hang rasa berapa? Itu aku tak tahu. Cubalah cangak-cangak je lah. Hang rasa macam nak buat tu kan, apa yang aku perlukan? Banyak. Kan nak beli setup ni lagi, mic lagi, apa dah, orang panggil apa tu, pendrive. Nak simpan video semua nak dalam tu lagi. Pendrive. Okay. Hang rasa anggaran berapa anggaran? Standby dalam 2,000 Okay. atau lebih. Alright. Okay, macam mana nak sambung lah? Bagi aku Sebab aku tak tahu. podcast ni kita nampak senang sebenarnya. Kita nampak bila benda dah terhasil nampak senang. Benda pertama yang paling susah adalah kita nak membentuk disiplin dan momentum sebenarnya. Kadang-kadang di sebalik podcast ni kadang orang nampak kita gelak-gelak apa semua, dia tak tahu. Maksudnya kita nak cari mood, nak momentum tu susah sebenarnya. Contoh macam kalang benda-benda yang terjadi kan. Contoh bila hang punya time untuk podcast pukul apa kan, then hang delay kan, kat situ momentum hang akan drop tau. Betul. Maksudnya hang nak cari balik momentum tu. Lepas tu kadang panggil apa, sesi pertama, sesi kedua tu kadang dia tak main lagi tau. Yes, betul. Feel dia tak main lagi sebab hang dah macam lemau sikit kan. Tu agak susah. Banyak apa benda pun disiplin lah. Disiplin tentang, kalau disiplin hang cantik, momentum hang cantik, maksud dia hang punya moral hang time tu cantik, hang buat keluar lah topik apa pun, dia akan pecah lah. Yes. Kalau tak dia akan mandom macam melengong cari. Yes. Contoh macam Ucik ini dia tak nak cakap pun. Dia try jadi serius. Yes. Sebab apa? Dia je tahu sebab apa kan. Sebab momentum dia tak ada. Yes. Benda tu lah bagi Cik Man. Sebab kita nak set up podcast ni, apa benda pun hang boleh sembang topik. Kalau hang tak ada, maksud dia hang tak ada pengisian sekalipun, hang boleh pakai ChatGPT yang untuk cari maklumat time tu hang boleh cari. Lepas sesi pertama, sesi kedua nanti carilah. Nanti ada note kat sini, hang boleh baca. So nak hang terlihat bijak kat situ. Cumanya yang hang tak boleh cari adalah momentum. Kan dinamik hang ketika hang buat podcast tu. Seronok ke tak orang dengar hang bercakap? Enjoy ke tak? Sebab tu Cik Man, kalau hang punya moral tak bercantik, moral hang down kan, emosi hang tak bercantik, susah nak dapat benda tu. Sebab tu untuk zaman kalau nak buat podcast ni, pastikan kita dalam keadaan betul-betul bersedia. Faham tak?
Dari segi maksudnya kita memang kena enjoy. Yes. Sebab tu saya bila buat podcast ni baru saya macam start appreciate podcast orang lain. Yes. Sebab first time macam cakap kena momentum semua tu. Sebab first dia memang akan main dengan disiplin dulu. Bila hang disiplin yang elok, barulah hang boleh momentum. Sebab kalau ada momentum tapi tak ada disiplin, tak boleh juga. Sebab podcast ni melainkan kalau podcast seorang. Hang macam pagi ni tak ada momentum, tak ada disiplin, maghrib tengah hari, sehari hang nak start tengah hari, okey lah sebab hang seorang. Tapi kalau by ramai ni, dia kena ada chemistry. Kalau seorang dah mandam, tak disiplin, macam mana hang nak carry pula benda tu kan? Chemistry tu dia boleh hilang tiba-tiba. Yes, boleh hilang tiba-tiba. Dia macam lost, masing-masing lost. Connection tu tak ada. Dia ni dah bagi, dia ni lambat sambut. Dia ni dah bagi, dia ni macam tadi apa dia? Tu lah. Macam tu. Sebab tu bagi Mandit, bila hang dah, ni benda baru untuk hang. Kan? So hang kena start buat research juga macam mana orang create momentum dalam podcast bila bercakap. Kita jangan sekadar masuk dia, kita diarahkan dan kita buat. Bagi Iman, apa je benda tugasan ketika ini, walaupun dia tak ada payment atau apa sekalipun, tapi itu tanggungjawab kita untuk cari ilmu baru untuk diri hang juga. Kalau tak, hang takkan rasa happy pun buat benda ni. Hang akan rasa terpaksa. Sebab dia tak ada bayaran. Apa benda pun dalam bidang ni awalan hang buat tak ada bayaran pun sebenarnya. So dia lebih kepada hang punya effort lah. Hang punya kesungguhan, kecintaan hang dalam bidang ni kan. Hang boleh buat. Penghasilan dia mungkin kemudian. Yes, yang penting hang berterusan. Penghasilan tu dia tentang timing sebenarnya, rezeki hang waktu bila. Sebab tu kita kena buat benda ni sebab kita sukakan benda ni. Sebab tu kalau kita rasa terpaksa je hang susah nak commit. Bagi zaman ni, benda ni adalah disiplin dalam kehidupan juga. Dari si punctual hang apa semua kan. Benda tu hang akan bawa dalam hang punya real life lah sebenarnya. Memang hang kahwin nanti pun, bini hang cakap esok bangkit pukul 9 contoh kan, hang pukul 12 hang bangkit, hang rasa 3 bulan ni tak cerai tak? Benda yang terlihat funny memerlukan usaha yang serius. Betul tak? Kalau tak, dia takkan funny. Kalau takkan funny. Macam saya tengok kamera, tengok dia sekarang, dia funny tak? Tak. Sebelum ni kan, kalau dia main, dia punctual kan, nampak dia fun dia macam mana, dia punya semangat dia, nampak kan, lain kan. Sekarang nampak muka dia berapa kilo. Aku boleh nampak dia berat nak gelak. Sebab apa? Sebab maksud dia dari segi soul dia tak main betul-betul lagi kan, tahu. Dia tengah fikir aku punya salah dia ni, loading. aku ni apa, dia loading kan. So dia jadi tak funny lah benda tu. Kalau dia pelawak tersohor sekalipun, kalau jadi macam yang sekarang ni, dia next stage auto confirm orang takkan undi dia punya. Betul tak? Sebab tu benda ni perlukan satu usaha yang tinggi lah bagi Iman. Apa benda pun penghasilan di masa depan memerlukan tekan tubi dan usaha yang besar ketika ini. Baru hang dapat satu hasil yang besar ke depan. Yes. Sebab kita takkan tahu apa hasil dia ke depan nanti tau. Betul. Sebab apa yang Encik Man cakap ni pun, dia bukanlah kita betul-betul apa ni yang pernah hantam dia. Kita gunakan yang tu sebagai contoh sebab itu yang kita nampak dekat masyarakat kita sendiri. Yes, memang bukan dia hantam musik. Cuma kebetulan situasi ni menggambarkan realiti kehidupan sebenar anak-anak muda sekarang. Tak semua, segelintir ada. Kan? Maksud dia, apa benda je disiplin dalam hidup ni dia akan membawa kepada kehidupan kita yang sebenar. Realiti hidup hang, kalau hang kurang disiplin, pengurusan waktu apa semua, hang susah nak berjaya sebenarnya. Kalau hang fikir, kalau orang cakap aku dah usaha gila-gila, aku dah jaga disiplin, tak berjaya juga lagi kan, itu hang kena berjaya soal rezeki. Yang pentingnya kita tu hang membentuk diri hang tu macam mana. Kalau hang mengharapkan satu magic dalam hidup, bagi Cik Man, dia tak akan berlaku tanpa usaha yang keras. Yes betul kan? Usaha yang keras dan betul. Kalau macam tadi Cik cakap, ada orang dia cakap dia dah usaha dengan keras apa semua kan, cuba check and balance balik. Adakah hang buat betul-betul by minat? Sebab kalau hang usaha keras tapi hang tak buat betul-betul dalam bentuk disiplin yang betul, itu lah contoh kalau buka kedai, sat buka, sat dok. Tapi kalau dah hang dah buka 5 tahun, betul bila tak jadi nak buat benda lain, orang tanya kenapa tak buka. Aku dah struggle lah, aku dah buka kedai hujan apa semua. Yes, hang dah usaha, tapi usaha tu betul ke tak? Kalau hang dah betul ikut disiplin apa semua masih ni, itulah barulah kita orang kata apa, tawakal. Tawakal usaha, tawakal redha. So
hang usaha dulu betul-betul. So hidup kita tak boleh disukat melalui penat. Yes. Kalau hang sukat hidup hang, maksudnya penanda hidup hang adalah penat, hang akan berehat sampai bila-bila pun. Penat ni dia tak ada ubat dah. Kalau hang faham tentang kehidupan, hang ada rehat yang sekejap pun, tapi hang pandai menikmati rehat tu, rehat yang berkualiti kan. Hang rasa rehat je. Betul. Lepas tengok kita macam ni, kita buat banyak kerja sebenarnya dalam satu waktu. Masa kami sangat pack dan kami tak kaya lagi pun. Dan itu bukan alasan untuk kami rasa diri kami loser. Yes. Just enjoy apa yang kami buat, dan kami akan terus buat. Yang penting hang hidup hang balance. Yes. Ada orang direzekikan dengan kekayaan. Yes. Ada orang yang direzekikan dengan masa dan kebahagiaan. Setiap orang berbeza-beza. Yang penting jaga disiplin. Waktu tidur tu kena jaga. Kalau kita jadikan tidur itu adalah sebagai waktu rehat kita, takkan ada satu tempoh waktu yang cukup untuk tidur sebenarnya. So, kalau kita tengok nenek-nenek kita dulu berehat macam mana, tok-tok kita dulu. Bukan dia terlentang, terbungkang kan. Dia mencabut rumput. Yes. Dia sapu-sapu sampah tu cara orang berehat dengan sihat. Yes, betul. Kalau sekarang kita dah mula nampak kan, orang tua yang dah level pencen, mereka masih aktif. Bahasa dia tak boleh duduk diam. Yes. Itu contoh kita tengok JRA ke, tuan hutan. Tapi orang yang macam tu, mereka masuk dalam social media. Hampa selalu akan salah faham. Cuba hampa tengok balik tok nenek hampa dulu. Mereka tak main phone, tapi pagi mereka bangkit, mereka buat apa? Cuma zaman sekarang je yang mereka ada yang masuk ke media sosial. Kita nampak mereka tak berehat, sebab tu mereka berjaya. Mereka tunjuk Yes. Mereka buat hard. Jadi tidur ni dia perlukan satu waktu yang tak panjang mana pun sebenarnya. Yes. Tapi berkualiti tidur tu kan. Berkualiti tu macam mana? Cara hang menikmati tidur hang lah. Kalau hang beranggapan tidur hang tu rasa tak cukup, hang tidur 3 hari pun hang akan rasa tak cukup. Dan kalau bercerita tentang penat, hang tidur pun penat. Kan tidur lama mangkit rasa penat, lemah semua. Yes. Contoh Cikman mangkit pukul 6 pagi, settle bom-bom 6.30 aku dah start workout. Bukan yang workout yang hardcore sangat pun. At least ada lah untuk kita yang berusia ni kan workout. So lebih kurang pukul 7 Cikman makan kejap, lepak dengan mak ayah apa semua. So 7.30 aku dah start buat kerja aku. Aku punya side income kerja aku kan. Bam settle. Aku dah main ke studio untuk shoot podcast. Settle. So ni kira hari Ahad ni. Ahad. So balik nanti Emas sambung lagi kerja part time aku. Mungkin sampai malam. Dan esoknya Isnin aku dah kena kerja hakiki aku. Tapi bagi Cikman benda tu aku enjoy sebab aku tak banyak masa untuk melengung. Kan? Termenung lah bahasa dia, termenung. So Cikman tak suka banyak masa yang termenung. Dia akan meletihkan minda kita, auto akan meletihkan tubuh kita. Yes, betul. Jadinya akan jadi lemah sepanjang masa. Yes, betul. Sebab banyak orang kadang dia tukar termenung tu dengan dia kata, dah aku duk fikir, aku duk research. Tapi kalau hang duk research, hang duk fikir, hang duk plan lama-lama sangat, tapi hang tak buat, tindakan tak ada. Tindakan tak ada. Dia akan memberi apa keputusan. Itu saja. Overthinking, Cikman pun pernah overthinking. Semua orang ada overthinking. Cuma cara kita handle benda tu je lah. Kan? Kalau duduk fikir termenung, tidak balik fikir termenung, dia takkan jadi apa-apa pun sebenarnya. Dia hanya melemahkan tubuh kita dan minda kita. So ubah gaya hidup sihat. Tentang soal sakit Allah nak bagi tu, hang kena reda lah. Ada je orang cakap, dia jaga kesihatan, sakit juga. Itu Allah dah tentukan. Betul. Sebab tu adalah hidup kena ada reda. Yang pentingnya kita tu dulu. Buat dulu. Sebab kalau sekarang mungkin hang rasa tak cukup, sebab hang rasa kerja ni gaji murah ke apa kan. Hang fikir nanti hang sakit, hang tak ada kerja tu macam mana? Bagi Cikman cabar hampa yang penat kerja sok lemah kan. Hang cuba push up 10 kali tengok. Segak lah lepas tu. Hang tukar cara berfikir hang. Yes. Sebab dulu Cikman orang macam tu, lemah, tak larat. So aku cari solution macam mana aku nak hilangkan lemah aku. Aku just try push up, workout. Aku ambil dumbbell, aku angkat, aku cakap, segak lah badan. Betul ya. Itu function sebenarnya workout ni, bagi badan hang tak lemah. Bagi aliran tu semua jalan elok balik. Yes, hang jadi fresh lah sebenarnya. Belikat-belikat hang yang tersumbat ni semua. Kadang hang buat kerja mungkin duduk saja, atau kerja hang kat barang saja kan. So pergerakan hang tu memberi satu impact, tekanan pada satu arah lah. Betul. Terutama orang macam aku lah yang kerja banyak depan komputer kan. Seminggu je shoot. So hari biasa hang shoot lagi yang barai kan.
So nak sandang. Sandang mulalah terbaring. Kadang sandak pun rasa tak kena. Sakit. Yes. Sakit. So badan hang tu dia punya darah jalan tu pun dah tak betul-betul cun. Ya, aliran tak cantik. Masa kadang tu oksigen tak dalam darah pun hang tak cukup. Betul. Kan? Badan lembek angin orang tahu. Ini mulalah anxiety lah. Apalah. Angin tunggu member tak sampai-sampai kan. Lagi angin. Itu lah. Nasihat ni bukan sekadar untuk hampa semua, sekadar ni secara tak langsung untuk Mucik juga sebenarnya. Dan aku ambil juga nasihat tu sebagai untuk aku juga. Masa-masa kita cakap ni pernah reflect pada diri kita juga, sebab kita pernah lalu. Betul, kita dah tempuh dah tu yang kita cakap tu. So, ni kira episod terakhir, Cik Man boleh cerita kat sini. Cik Man paling senior kat sini. Betul. Tak pijak E3 kan? Tak lagi. Tak pijak 3 lagi. Pun tak pijak 3, jauh lagi nak pergi 3. Ni dah melebihi, maksudnya dah 4 series. Beza usia antara kami bertiga ni 10 tahun lebih. Ni 26. Hang 20 plus macam tu lah. Cik Man 4 series lah. Kalau kereta tu mahal sikit lah sebab ada 4 series. Cumanya usia, macam mana pun usia dia bukanlah satu alasan lah. Yes. Selagi kita mampu boleh usahakan untuk kesihatan kita, jaga badan, jaga rehat, jaga tidur apa semua kan, so kita buat. So jangan terkejut lah orang Thailand teka Cik Man umur 28. Itu je lah nasihat untuk kawan-kawan juga sebenarnya. Ya, itulah. Untuk semua. Sebab memang melalui usia umur 20-an, 30-an dan 40-an. Ketika usia 20-an, kita lari pada topik Thailand tadi Ketika usia 20-an, kita akan rasa badan kita ringan, segak apa semua kan. So, bila hang nak pergi ke 30-an, hang akan rasa lemau badan hang kalau hang tak jaga kan? Sebab tu bila zaman umur 30, dia start main gym. Mencari momentum balik. Kenapa aku macam ni kan? So main gym, kat situ rasa segar. Bila hang dah workout, badan hang jaga apa semua. So bila memang start meniaga, memang stop gym. Pernah gemuk sekali kan. Gemuk tu lah bila usia 30 lebih kan, kita rasa memang hang dah umur 30 lebih, badan hang dah berisi, rasa tak larat, mangkit tidur kan, tidur balik, mangkit tidur balik. So Cik Man fikir benda ni tak boleh berlarutan. Yes. So aku kena bertindak lah. Yes. Memang push diri gila-gila. So kalau aku nak sesaja bersenam, aku tak akan bersenam. Contoh ketika itu aku gemuk aku tak larat lah. So aku fikir macam mana aku buat benda yang fun yang aku boleh bersenam. So aku mancing lah. Mancing pula aku tak main bottom lah, aku main casting lah. So casting tak duduk diam lah. that's me hang kena berjalan. So setiap seminggu Cik Man akan pergi casting dalam 3 kali. So sekali berjalan mungkin dalam 5 kilo kat atas, pergi balik 10 kilo tu pergi balik. Ya. Cik Man boleh sekarang ni, esok lusa kalau hang nak pergi, Cik Man boleh bawa road dia, aku berjalan jauh mana. Yang kita duduk pi tu lah. Ya, Cik Man biasa pi atas lagi di. Maksud 2 kali ganda daripada yang kita pi tu kan. So makan Cik Man tak jaga, kuantiti makanan Cik Man jaga. Cik Man drop 12 kilo. Sampai sekarang Cik Man maintain balik badan, jaga. Sebab sekarang dah 4 series, lagilah hang kena jaga. Betul. Sebab tu kalau hang tengok, Di faham sendirilah, jadual kerja Cik Man sangat pack. Dan orang boleh kata, time bila hang rehat Cik Man? Betul. Aku yang tak sampai 30 je, aku macam bila ada rehat. Mucik sendiri pun saksi. Semalam berapa belas jam aku mandu Cik Man tidur semalam. Pukul 2 pagi aku bangun balas cik hang. Betul tak? Cik Man tak tidur. Sebab kurang sampai 3 pagi, 4 pagi aku tidur, 6 pagi aku bangun tu sampai sekarang tak tidur so, macam okey je. Sebab kita yang manage benda tu. Kadang otak kita yang control ni. Ya. Aku tak cukup tidur, aku nak tidur. Auto. Padahal hang rasa nak rehat, nak tidur. Cik kena ubah cik. Hang dah 26 kan? 2 tahun ni nak kahwin kan? Perancangan dah macam tu lah. Yalah, maksud dia kalau ada jodoh 2 tahun lagi nak kahwin kan? InsyaAllah. So kena jaga disiplin. Bangun pagi semua penting. Bila hang nak kahwin, sangat-sangat penting benda tu. Mengapa? Takut nanti hang dah kahwin, baru hang nampak benda ni hang nak ubah, susah dah. Dia pun benda dah karat, baru hang nak ni. Patutnya sebelum karat tu hang dah jaga dah. Benda dah jadi tabiat, susah ubah. Serius cakap. Betul. Nampak nanti macam sekarang ni nampak otak hang jadi slow nak berfikir, hang nak jawab jadi slow, emosi hang tak stabil, hang nak senyum susah.
Tu kesan-kesan dia bila dia bangkit lambat, dia rushing. Main kerja, dia main sini terkejar-kejar. So dia akan rasa macam, padahal dia baru bangun tidur, tapi dia rasa macam rehat dia tak cukup, rasa lemau. Sebab apa? Penjadualan hang tu tak cantik. Dia pun makin pagi, nak pergi kerja, makin lambat. Aku nak makan, nak basuh ni apa. Jadi semua benda nak buat. Jadi peng kalau makin awal, settle satu. Macam hang torture mental hang sendiri. Yes. Tu jadi koyak tu. Pressure otak hanya ni. Hang tak jadi hang buka spek mata hang. Lagi nampak tu. Betul. Yang benda manusia dia tak boleh tipu melalui mata. Sama ada koyak ke, ada rabak ke, ada stres ke, ada moral down ke melalui mata. Cuma boleh nampak mata hang. Walaupun hang pakai spek mata. Amalkan gaya hidup sihat. Tak ada masalah. Kalau lepak, contoh lepak malam, hang dengan Cik Man sama-sama je lepak. Kalau 3 pagi. Yes. 4 pagi. Tapi esok dah aku pukul 6, aku dah bangun dah. Aku dah buka TikTok dah. Tak orang dah tengok Cik Man online awal. Okay, Man, saya pun dah lapar sebenarnya ni. Yes. Jadi kita bagi kata-kata akhir. So dah kudu ni. yes. Thank you hampa yang selama ni support tengok Yes. podcast kami yang tak seberapa, Yes. yang tidak terkenal pun, tapi kami suka buat benda ni, insya-Allah. Kan? Kalau ada kelapangan lagi. Yes, kami hargai orang-orang yang kami appreciate apa yang follow, apa yang share, apa yang tekan button favorite. Semua kami hargai dan thank you untuk apa ni season Adakah season 2 akan ada, Alek? tengok bergantung pada Mr. Kopi lah, sponsor dia macam mana. Kan? Satu lagi bergantung pada ni lah, improvement daripada kita punya pemain tetap kita kan. Yes. Sebab aku akan mengharapkan benda tu daripada hang. Macam mana aku tak ada ni sangat. Sebab kami pemenangkan hang tu ada sebab hang ada barang. Sebab hang dah fikir tu kan. Aku dah sama-sama, aku kena work hard lagi supaya Editing, aku boleh semua banyak benda. editing dan aku boleh maintain untuk ada semua benda ni. Yes. Ni semua ada maintenance. Aku Every month. aircon tak apa sejuk kan. Aku nak kena servis. Ni mama semua ni makan boleh pi 10. Kalau kau nak penghasilan, Kalau kau kena kerja keras sekarang. Kalau aku pinjam duit, tak ada bro, baik aku jual datang. Gitu aku tadi kata anggaran costing kan. Mic satu berapa dah? So harapan kami adalah kau kena ada improvement dari segi pengurusan waktu kau, dari segi apa yang kau nak bagi dalam podcast ni. Kita orang nak kau yang kelakar dulu tu, bukan yang macam ni yang yang membeku macam ni. Betul ni. Awal tu plan macam musik pun jenis lawak kan, termasuk awal-awal itu jadi je. Sebab apa? Sebab dia ikut jadual. time tu jadi floor manager lagi kan, pakai headphone kan. Lepas tu bawah masuk. So benda tu kena ubah kalau kau nak season 2 lah. InsyaAllah. Dan tengoklah kawan-kawan kita nak kan season 2 kan. Kalau nak, boleh juga komen kat kita, nak bagi suggestion apa-apa ke, nak komen, kami terbuka, sangat-sangat terbuka untuk menerima apa-apa kritikan untuk kami improve, untuk jadi lagi better. Kami tak minta duit, tak minta apa, minta apa follow dan share. Kalau nak bagi betul-betul duit, boleh pay tepi. Tak apa suruh kami buat live, kami tekan game. Okay guys, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Yes, Thank you. Bye bye.